Muslim-muslimat rahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah rahmat Allah, dianugerahkan kita kesihatan dan keafiatan, kelapangan masa dapat kita sama-sama berada di rumah Allah untuk meneruskan siri-siri khusus manasik haji kita bagi tahun 1438 Hijrah. Semoga kita mendapat rahmat pimpinan bimbingan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Seperti mana biasa kita mulakan dengan sama-sama bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah, semoga dengan talbiyah tadi kita berrahmat pimpinan bimbingan Allah Ta'ala insya-Allah. Tersambung, masih lagi kita di Madinah dalam rangka ziarah Madinah. Kita berhenti pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat fi masjidika hadza kala fi salat fi ma siwa illa al-masjidil haram. Betul tak? Di mana tanda kita gitu? Kita kena samakan dulu, mungkin saya silap tanda. Pukul surat 19. Betul? Betul insya-Allah. Selepas kita cerita tentang sempadan had Masjid Nabawi alaihi salam, kan? Baik, tak apa. Ini kita dah ziarah, sedang berziarah di Madinah. Minggu lepas kita bincang tentang amalan-amalan sunat sebelum kita bermusafir. Bermula dengan luruskan niat pergi haji semata-mata kerana menyahut panggilan Allah untuk beribadah pada Allah, untuk mohon keampunan di atas segala dosa-dosa kita. Okey, yang kedua, kita betulkan semua ibadah-ibadah kita, bersihkan harta benda kita dengan zakat dan juga sedekah. Kemudian pada hari kita nak pergi, ada sebelum itu kita wasiat, pada hari kita nak pergi, kita mandi sunat musafir, salat sunat musafir, berdoa dengan doa musafir, berangkat kita menuju ke Kelana Jaya untuk pergi ke Madinah dalam pakaian biasa, bukan pakai ihram. Itu poinnya, pakaian biasa. Okey, saya juga pesan hari itu ekstra tambahan, bawa bekal, plastik sampah, plastik kecil, okey, gula-gula. 3 saya pesan, kan, supaya persiapan kita cukup untuk sampai di sana. Kemudian kita bergerak sampai Kelana Jaya, ikutlah jadual besok. Tabung haji selepas raya mungkin akan dikeluarkan jadual penerbangan masing-masing pada tiap orang secara detail. Dan saya tengok tahun ni pun kita kena lapor diri di Kelana Jaya lagi. Sebab saya lalu hari itu, saya pergi ke Mitsui di KLIA, bangunan tabung haji bumbung pun tak ada lagi. Yang kompleks yang nak siap kat sana. Kalau kat sana lagi mudahlah, tidak ganggu orang, tidak apa semua, ia dekat dengan airport. Sekarang kita bergantung sepenuhnya kepada outrider. Outrider yang akan mengiringi kita daripada Kelana Jaya sampailah ke airport. Lebih kurang biasa kita konvoi 10 bas biasanya. Terakhir sekali di belakang ambulans. Ambulans pun ikut juga kita. Alhamdulillah. Saya tak tahu tahun ni larat ke tidak saya nak bertugas, tak tahu lagi lah. Kalau ada offer saya kena fikir dulu. Tahun lepas saya ambil sikit, patut 8 kali, saya tambahi saya 5 kali. 5 kali cukup lah, saya pergi 5 kali lah. Jadi 6 kerana ada kereta tambahan. Terakhir tak ada siapa yang nak hubungi sabung haji, susah nak hubungi, saya ada dekat situ. Tak apalah, saya masukkan saya. Sebab pengalaman pergi menguruskan itu satu pengalaman yang berlainan daripada kita mengajar. Itu saya suka ada pengalaman-pengalaman seperti itu, betul boleh berkongsi. Tahun lepas beberapa pengalaman terbaru yang saya
antara lain kesihatan. Seorang pakcik tak jadi terbang. Sampai di KLIA, nak tunggu naik kapal terbang, dia menggigil. Bila gigil, tim perubatan dari situ pergi cek. Pakcik dah demam teruk, kuman dah masuk ke paru-paru. Saya tanya isteri dia, isteri dia cerita pakcik ni ada demam seminggu. Takut nak pergi klinik, takut nak masuk uhat, takut tak boleh pergi haji. Tiba-tiba sampai Kelana Jaya, memang tak boleh pergi. Dah takdir tak boleh pergi. Daripada Kelana Jaya terus bawa ke hospital Sungai Buloh. Sungai Buloh, dia hospital Seredang. Pasal tim perubatan daripada Seredang yang standby sana, yang bertugas di sana. Bawa ke Seredang. Dua hospital. Tak keluar-keluar. Hari last flight tambahan tu, Tabung Haji kontak anak dia. Saya ada kat situ, dekat-dekat Tabung Haji, Kelana Jaya. Tanya anak dia, ayah macam mana? Anak dia jawab, ayah masih tak boleh discharge. Sebab kalau boleh discharge, hari itu juga terus bawa ke Mekah. Pasal pasport dah dekat tangan dia. Visa dah ada, semua dah ada. Itu kembali kita pada jemputan Allah Ta'ala. Usaha manusia sudah selesai sampai puncaknya, tapi Allah Ta'ala tak jemput, tak pergi. Tak mati, tapi tak pergi. Yang meninggal lain. Ada yang meninggal. Sampai Kelana Jaya ada yang meninggal. Wallahu a'lam bissawab. Okey, pengalaman itu cukup mengajar saya. Cukup lihat betapa maha besar Allah. Saya bertugas, satu hari saya bertugas, kapal terbang delay. Tak berjalan-jalan. Kenapa ni? Saya tanya orang mas. Saya kalau kapal terbang tak naik, kita tak boleh balik. Perut lapar. Tanya kata orang mas, kenapa kapal terbang? Ustaz tengok tu, tengah tukar tayar pancit. Orang dah masuk ke dalam, tayar pancit. Boleh jadi macam-macam. Wallahu a'lam bissawab. Okey. So kita bergerak sampai ke Madinah. Jadi di Madinah ada 3 tujuan yang kita nak capai. Pertama, nak ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang utama. Okey. Yang kedua, nak solat dalam Masjid Nabawi, mendapat takbiratul ihram bersama imam. Salat jamaah yang paling bagus tu apabila dapat takbiratul ihram bersama imam. Imam takbir Allahu Akbar, kita pun takbir Allahu Akbar. Itu the best solat berjamaah tadi. Okey. Dan yang ketiga, baru nak ziarah tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat berkat. Okey. Ziarah tempat berkat sampai ke masjid tak guna. Orang pergi umrah, bergebuk-gebuk nak pergi Raudhah, sampai pukul 1 malam baru balik. Esok subuh tak pergi masjid. Nak buat apa? Apa maknanya? Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita kena ada priority di dalam beribadah. Mana yang patut kita utamakan. Sebab tu Yusuf Qaradawi tulis sebuah buku namanya Fiqhul Aulawiyat. Fiqh bagaimana nak memilih keutamaan. Mana dulu, mana kemudian. Kadang-kadang yang sunat terpaksa dulukan, yang wajib dikemudiankan. Berbagai-bagai. Wallahu a'lam. Contoh puasa. Puasa Syawal, 6 hari bulan Syawal. Disegerakan pasal dia bulan Syawal je. Puasa qada boleh kemudiankan pasal dia sampai Syaban. Ada 10-11 bulan lagi. Contohnya. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Kita sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat fi masjid hadza ka alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Atau kama qala rawahu sahihaini. Salat di masjidku ini, pahala mengerjakan salat dalam masjidku ini, Masjid Nabawi, adalah 1000 kali ganda berbanding masjid lain kecuali Masjidil Haram. Masjid Haram dah tentulah lagi banyak, iaitu gandaan di Masjid Haram 100,000. Nabi kata, pergilah kamu kalau ada peluang kepada 3 tempat. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, ketiga Masjid Aqsa. Masjid Nabawi 1000 kali ganda, Masjid Aqsa 500 kali ganda. Okey. Ni Masjid Nabawi, ni pun gambar ni agak lama, sebab gambar yang terbaru atas tombol, atas lubang dalam Masjid Nabawi ni tulis Muhammad Rasulullah, ni kubur Nabi. Yang sini Abu Bakar radhiyallahu anhu, sini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia dah tulis sekarang. Dulu dia tak tulis. Tak tulis ni ada bagusnya pada saya. Sebab saya suka juga pergi-pergi main-main sikit, nak duduk lama. Kalau dia dah tak bagi suruh jalan terus, duduk situ, Assalamualaikum salam, fin makbar Rasulullah, mana kubur Nabi? Dia pun tunjuk, ni kubur Nabi, sini kubur Sayyidina Abu Bakar, sini kubur Sayyidina Umar. Boleh berstop sekejap. Kalau tidak jalan terus, besok pergi lagi, Assalamualaikum, mana kubur Nabi? Tapi orang tu bertukar. Kalau orang sama semalam tanya, ini tanya, bodoh sangat ke kamu kan? Kita tanya tu taktik nak berhenti je.
Allahu a'lam bissawab. Okey. Dalam kubur tadi ni, kubur Nabi, ni gambar hitam putih saya ambil dulu ni, patut ada gambar baru, tak lupa nak tukar. Sekarang warna yang tutup kubur-kubur Nabi ni pun itu dibuat kelambunya itu daripada benang, dibuat warna hijau di Hudaybiyah, kilangnya di Hudaybiyah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni di antara fadilat ziarah Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Atau kama qala rawahu Bazzar wa Darqutni. Sesiapa menziarahi kuburku, wajarlah ia mendapat syafaatku. Sebab kata ziarah kubur, kita beri salam pada Nabi, kita doakan pada sahabat-sahabat, kan? Assalamualaikum ya Rasulullah. Riwayat mengatakan Nabi jawab salam tu, jawab terus. Maknanya roh Nabi ada di situ. Mana tak betul lah ada orang kata dia selawat, roh Nabi datang. Ada satu puak ni dia selawat, ramai-ramai puak dia ni keyakinan dia waktu dia selawat roh Nabi datang tempat dia selawat. Jadi kosonglah Madinah, tak ada roh Nabi, ya kan? Nak jawab salam orang. Takkan Malaysia dia datang, Singapura tak pergi ke? Lain-lain tempat, berapa banyak roh Nabi ada? Jadi kadang-kadang, tapi orang dah ta'assub ni, dah syok ni, dia percaya semua. Bahkan ta'assub ini satu perkara yang, kalau tak macam mana si siapa ni, Ayah Pin ada pengikut, boleh minum air kaki, yang minum tu lulus universiti pula tu, ya kan? Tengok, itu kesesatan namanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hajjal bait wa lam yazurni faqad jafani," atau kama qala. Rawahu Tabarani. Sesiapa menunaikan haji di Baitullahil Haram dan tidak menziarahiku, sesungguhnya ia telah menjauhkan dirinya daripadaku. Ni. Saya ada pengalaman tahun 2000, tu saya pergi haji jadi jemaah. Duduk sebilik, ramai macam-macam profesion dalam bilik tu. Macam sekarang lah. Orang Mekah dia tak tunjuk, dia pangkat apa, duduk seminggu, 2 minggu baru kita tahu. Ya kan? Seorang engineer daripada Petronas. Dia pergi pun haji kali kedua. Kali pertama pergi package, kali kedua pergi muassasah, nak rasa muassasah. Bagus kawan ni, tak sombong lah. Duduk sebelah kat tempat tidur saya, sembang. Dah nak balik ni Ustaz, saya nak balik tak lama dah, dia minta balik awal. Kata baguslah, awak dah pernah datang haji apa semua. Nak balik dah. Tak pergi Madinah ke? Tak nak kot. Madinah pun kita pergi macam tu juga. Tu jawapan itu tak dengar, tak sedap dengar. Yalah Madinah macam tu lah, kubur Nabi, ya kan? Kubur Baqi, tu je. Macam kita pergi Beijing, takkan 3 kali pergi Beijing, buat apa? Kecuali ada isteri kat sana, ya kan? Tembok besar tu juga kan. Kata Ji, ada hadis Nabi kata siapa datang mengerjakan haji dan tidak datang ziarahku, dia telah menjauhkan diri daripadaku. Marah tu Ji. You duit banyak, ambil teksi pergi sekejap. Semua pergi sampai sana, sempat sembahyang 1 waktu, ziarah kubur Nabi tu balik. Ya kan? Puas. Belanja dalam 3-400. Oh ya. Pergilah juga 3 hari. Pergilah dia ke Madinah 3 hari. Alhamdulillah. Dapat bercerita gitu. Okey? Ya. Sama je lah. Sombong lah tu namanya. Dalam tahun nak pergi bulan. Tak usah cerita itulah, itu sombong, ya kan? Tak usah pusing lah. Kecuali kita urgent, sampai sana memang nak pergi ke London, ada mesyuarat ke apa semua ada kerja yang mesti kita. Kalau setakat, saya pernah dengar seorang hamba Allah ni sombong, pergi umrah Ramadan, duduk hotel di Mekah pada masa itu, makan dewan makan sama walaupun hotel berlainan. Jadi satu makan dengan saya. Kita sengih-sengih tak berapa nak sengih. Rupa Tan Sri. Kan kita bukan Tan Sri kan. Betul tak? Ya, kita sengih-sengih. Mungkin takut kita nak minta sama daging, dia bawa serunding kan. Orang Kelantan pun. Oh kampung kan. Dia bercakap lah sama dia, tak payah pergilah. Dia kata tak payah pergi Madinah lah, kita pergi Madinah sama je. Tu je ada pun. Dia kata saya nak tegur tak berani dah pasal dia sombong. Kalau kita sengih, dia sengih juga, berani lah tegur.
Tak apalah Tan Sri, lantak kau lah Tan Sri. Pasal dia merasa pergi Madinah ada apa? Ziarah kubur Nabi, ziarah. Dia tak tahu fadilat di sebalik itu. Ya kan? Kita meremehkan kan? Ya betul lah. Tahun ni dah 3 kali dah pergi buat apa lagi? Kan? Tapi kalau ziarah ladang unta tak apa. Kan? Saya pergi Mekah, kalau saya pergi bukan pergi jadi jemaah, bukan bertugas, saya tak pergi dah melawat apa semua tu. Ya kan? Pas tak ada apa-apa, pergi Arafah. Arafah bukan ada apa pada masa tu. Arafah mustajab doa waktu wukuf je. Jadi tak payah pergi, tak apa kan. Kalau pergi Madinah, tak pergi ziarah saya ke mana-mana, tapi Quba saya pergi. Pasal Quba ada istimewa dia. Kalau saya pergi bertugas kat Madinah, tak boleh tugas. Waktu lunch hour, break, saya cari budak-budak yang bertugas kata berhaji, yang bertani, bayar minyak kereta dia, hantar saya ke Quba. Okey. Man hajja fazara qabri ba'da wafati fa ka'annama zarani fi hayati atau kama qala Rasulullah rawahu ad-Darqutni. Maksudnya sesiapa mengerjakan haji lalu ia menziarahi kuburku selepas kewafatanku, seolah-olah ia menziarahiku semasa hidupku. Sebab yang Nabi sebut pergi haji ni pasal orang ada duit dia pergi haji. Ya kan? Sambil pergi haji tu ziarah Nabi. Berbeza dengan orang yang memang sengaja pergi ke sana. Itu lain lagi kan. Di mana siapa pergi haji kemudian pergi ziarah Nabi, Nabi kata seolah-olah dia ziarah aku semasa hayatku, semasa hidupku. Jadi kita ni kadang-kadang rezeki kita di akhir zaman. Nabi dah wafat 1000 tahun lebih, tapi kita nak jumpa dengan fizikal cara dia tak dapat, tapi secara spiritual kita dapat jumpa bila kita ziarah kuburnya. Sebab tu saya waktu kat sana, ya Allah, doa saya mula sampai, ya Allah, aku bersyukur, ya Allah kau jemput aku ziarah Nabi, ya Allah. Walaupun aku dilahirkan di hujung zaman, tidak sempat jumpa dengan baginda, tapi aku berbangga dapat ziarah kuburnya, ya Allah. Dah mula rasa lain kan perasaan kita. Itu biasalah. Okey. Adab-adab masuk Masjid Nabawi. Oleh kerana tempat mulia mesti ada adab, ada cara. Pertama, sebaik-baiknya masuk melalui Babus Salam. Ini peraturan dunia yang dibuat. Babus Salam ni boleh masuk laki-laki saja. Pasal Madinah tidak macam Mekah. Dia kan perempuan kawasan dia, laki-laki kawasan dia. Babus Salam berada di sebelah depan. Sebelah depan dan keluar ke Babul Baqi'. Maka laluan itu laluan laki-laki sahaja. Tak usah sedih lah. Ada dua seorang doktor dia cerita kat saya sedih pergi Mekah, Ustaz. Kenapa? Perempuan ni macam second class ya, dia kata. Kan? Kata pasal perempuan kat rumah first class, kat luar tak first class. Ya kan? Okey. Perempuan masuk pintu yang disediakanlah. Mendahulukan kaki kanan mana-mana sama, masjid mana pun, di tempat mana pun yang tempat yang baik, telah masuk dahulukan kaki kanan. Okey. Dan membaca doa masuk masjid di Babus Salam. Kalau Babus Salam ke doa lain pun sama juga. Baca doa masuk masjid. Allahumma rabbi fili dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Masuk masjid kan. Atau Babus Salam dia ada doa sambahlah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi adkhilni Allahumma rabbi fili dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Saya masuk pintu Masjid Nabawi, tak kira pintu mana, saya beri salam kat Nabi. Jauh ni nak nyampai sana. Dah masuk pintu tu, dah kira rumah dia dah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Perlahan je lah, jangan Assalamualaikum ya Rasulullah. Tangkap masuk penjara gitu. Ya kan? Ukur panas, berapa degree. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya safati khalqillah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Assalamualaikum ya Umar Khattab radhiyallahu anhu. Tiap kali masuk. Kadang-kadang excited kita ni. Masuk sempadan. Masuk sempadan Madinah kita baca doa. Lepas baca doa tu kita rasa beri salam. Pasal kita dah masuk kampung dia. Allahu a'lam. Okey. Masuk Babus Salam, doa di Babus Salam, bismillahirrahmanirrahim ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ingat tak? Rabbi adkhilni bila kita masuk kita baca. Selain pergi ziarah Nabi ni. Di mana kita baca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin? Ketika solat malam.
tahajud. Sambung ayat Umainal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Doa tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waghfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik wa adkhilni fiha ya arhamar rahimin. Tu bikuan doa. Paling tidak pun kita baca Rabbi ufili dhunubi wa waftah li abwaab rahmatik. Itu yang paling, yang common, yang biasa. Dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam pintu kebenaran dan keluarkanlah aku ke pintu kebenaran. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku dari sisimu hujah, keterangan dan kekuasaan yang menolongku. Ya Allah, ya Tuhanku, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya. Ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmatmu padaku dan masukkanlah aku ke dalamnya, wahai Tuhan yang amat mengasihani. Itu makna doa tadi. Kemudian salat sunat tahiyatul masjid. Saat masuk masjid yang pertama tahiyatul masjid dulu. Ada sahabat Nabi jumpa dengan Nabi. Nabi tanya, dah salat belum? Belum, salat dulu. Jangan dulukan Nabi daripada Allah Ta'ala. Itu poinnya, tidak dahulukan Nabi daripada Allah Ta'ala. Masuk masjid, salat tahiyatul masjid dulu. Okey? Baru ziarah Nabi. Tahiyatul masjid di Raudah atau di mana-mana dalam masjid tu. Tak mesti masuk di Raudah. Di mana-mana boleh. Kan? Kalau di Raudah, Raudah lah. Kalau zaman dulu kitab semua tulis di Raudah. Pasal zaman dulu, bila-bila masa boleh masuk, orang tak ramai. Ya kan? Perubahan zaman, oh banyak. Kalau kita lihat kitab fiqh, sebab tu fatwa baru, tajdid yang baru dan sebagainya perlu. Sebab kitab fiqh dulu ditulis zaman tu kapal terbang tak ada. Sebab tu ada tu orang-orang atas kapal terbang tak semayang. Pasal tak ada dalam kitab. Mana ada kitab? Zaman tulis tu kapal terbang tak wujud lagi. Ni kan? Semayang dah sampai qada semua. Kan? Padahal kalau digali dulu ada kapal, dulu ada apa kan. Okey. Menziarahi makbarah Rasulullah. Kubur tu Arab panggil makbarah. Sallallahu alaihi wasallam melalui laluan khas bagi lelaki dan perempuan. Perempuan ada laluan dia, laki-laki ada laluan dia. Perempuan ada masa dia. Dulu Masjid Nabawi itu ada masa. Pukul 11 malam dia tutup semua. Laki-laki perempuan tutup. Itu dulu. Awal tahun 2001 sebelumnya. Kan? Perempuan boleh ziarah cuma siang hari saja. Okey. Buka pukul 3 pagi. Pukul 11 malam tutup. 12, 1, 2, 3 nak bersih. Sekarang ni, semua pintu ditutup pukul 11 malam. Dibuka 2 pintu sahaja. Pintu ni laluan laki-laki saja. Itu Babus Salam dengan Babul Baqi'. Itu bila-bila tak pernah tutup. Tapi nak pusing pergi tu kena pusing jauh. Kita duduk belah sini, katalah kawasan Hilton, kawasan apa ni? Kalau muassasah duduk di Al-Haram, duduk di Movenpick umpamanya. Kena pusing. Jauh. Selipar kena bawa. Saya satu ketika pergi, dah tengah malam ni, jamaah nak pergi juga malam tu masuk. Okeylah. Pergi, jadi mutawif lah, ada orang Indonesia jadi mutawif. Pergilah. Ustaz nak masuk ke mana ni? Kita masuk sinilah, dia kata. Saya kata, karang, masalah ni. Okey, tinggal selipar. Kat situ, kat luar. Dah sampai ke Raudah, tutup pintu nak masuk sini tak boleh, dia dah blok dah. Keliling masjid tu nak cari selipar. Tu kan, sebab tu kita bawa uncang sekarang, selipar biar di tangan. Okay, cuma pastikan selipar bersih, pasal nak salat mudah. Kalau tidak, solat letak tak apa lagi. Kalau tawaf pegang batal terus kan. Okey, tak apa. Okey, laluan khas. Sekarang ini laki-laki buka 24 jam, perempuan masih ada. Pagi ada waktu dia, petang ada waktu dia, malam ada waktu dia. Memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak sempat nak berhenti dalam buku tu panjang, tak sempat nak baca, confirm tak sempat baca. Panjang. Jadi kita lalu jumpa kubur Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, salam. Paling kuat, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Selangkah ke depan dah kubur Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Selangkah lagi Sayyidina Umar. Terus nak berhenti tak boleh.
Kecuali kita duduk jauh. Saya kalau saya nak bukti, saya tu laluan saya duduk sini. Sama je. Ya kan? Dia bukan macam saf semayang, saf depan, saf belakang, tak ada. Ada bukti jauh, bolehlah baca doa panjang sikit. Ya kan? Kalau tak, jalan je lah. Paling tidak kat luar. Saya sampai malam dulu, tutup masjid zaman dulu, saya pergi kat luar, ngadap, beri salam pada Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi, assalamualaikum ayuhan nabiyul karim war rasulul azim war raufur rahim wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya nabi Allah, assalamualaikum ya safata khalqillah, assalamualaikum ya habiballah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa annaka abduhu wa rasuluh wa asyhadu annaka ballaghta ar-risalata wa addaital amanata wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah fasalla alaika Allahu salatan daimatan ila yaumiddin Allahumma atihil fadilata wad darajatal rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Confirm tak sempat habis. Tapi kita boleh buat masa lain. Duduk dalam masjid tu, kita boleh baca balik Assalamualaikum Rasulullah. Pasal itu dalam masjid, tepi je, sama je. Kan? Tidak mesti berdiri depan tu baru nak baca. Kalau baca ni panjang, Arab marah pasal berdoa menghadap kubur. Dia nak kita minta dengan kubur. Roh. So pergi. Hujung baru menghadap kiblat kena doa. Menghadap kubur kena marah kita. Kan? Dia kata minta dengan Allah, bukan minta dengan Nabi. Kita nak selawat pada Nabi, bukan nak minta dengan Nabi. Kan? Okey. Selamat sejahtera dan ke atasmu wahai junjungan yang mulia, Rasul yang agung, pemurah lagi penyayang. Moga-moga dirahmati dan diberkati Allah ke atasnya. Sesungguhnya selamat sejahteralah wahai Nabi Allah. Selamat sejahteralah wahai makhluk pilihan Allah. Selamat sejahteralah wahai Habibullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Esa, dan sungguhnya engkau adalah hamba-Nya lagi pesuruh-Nya. Aku bersaksi bahawa engkau telah menyampaikan risalah, menyempurnakan tanggungjawab dan telah memberikan nasihat kepada umat, dan juga engkau telah berjihad kerana meninggikan agama Allah. Maka selawat dan salam ke atasmu berkekalan sehingga hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada baginda kemuliaan dan pangkat darajah yang tinggi, serta anugerahkan kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji sama sekali. Itu doa kita baca. Zaman dulu boleh baca, pasal orang tak ramai. Boleh masuk ke depan. Mak saya kata dia pergi tahun 56 pergi haji, mak saya masih hidup sekarang. Depan-depan ni bapak masuk, beri salam ke apa semua depan kubur, macam kita ziarah kubur kita lah sekarang. Dulu, tapi manusia dah mula buat macam-macam, tulis surat letak atas kubur, ya kan, tulis itu, taruh duit atas kubur tak apa, pasal tukang jaga kubur suka. Taruh duit kan. Aduh. Lepas tu ada, selain daripada keselamatan, ada orang usaha nak curi jasad Nabi, maka dia buat blok macam sekarang dah, bangunan bawah tu besi dah sekeliling. Boleh tengok je lah. Saya tak pernah, diulang alik tak pernah rezeki saya dapat tengok kubur tu betul. Waktu orang tak ada nampak dia tengok kat lubang tu, tapi nak tengok yang buka tu. Mak saya rezeki dia pergi tahun 97 pergi umrah. Orang tengah cuci, buka dinding sap, cuci, nampak dalam tu. Rezeki dia lah. Tak apalah, kata rezeki mak lah, macam mana kita pergi ulang alik tak dapat, ya kan, nak tengok ya, bukan apa. Alhamdulillah. Memberi salam kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika ziarah kubur Sayyidina Abu Bakar, kita beri salam, assalamualaikum ya khalifata Rasulillah, assalamualaikum ya sahib Rasulillah fil ghar, assalamualaikum ya aminata alal asrar, jazakallahu anna afdal ma jaza bihi imaman an ummati nabiyyi falaqad khalaftahu ahsanal khalf wa salakta tariqatan wa minhajahu khairas suluk wa nasartal islam wa wasaltal arham wa lam tazal qa'iman bil haqqi hatta ataka al yaqin. Wassalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Lagi tak sempat, banyak tu selangkah je. Saya sempat assalamualaikum ya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kan, kalau kita nak panjang tu waktu duduk nak tunggu sah semayang tu bacalah. Okey.
Salam sejahtera ke atasmu wahai khalifah Rasulullah yang pertama. Salam sejahtera wahai sahabat Rasul yang bersama-sama dalam gua Thur maksud itu. Salam sejahtera ke atasmu yang setia menyimpan rahasia. Terimalah ganjaran daripada Allah sebagai balasan ketua yang memimpin umat nabinya, bahwasanya engkau telah menggantikan Rasulullah dengan menjalankan sebaik-baik tanggungjawab, dan engkau telah mengikuti perjalanannya serta berkhidmat kepada agama Islam, menyambung silaturahim dan juga sentiasa menegakkan kebenaran sehingga akhir hayatmu. Salam sejahtera dan rahmat dari Allah ke atasmu. Bi Abu Bakar selangkah ke depan, Sayyidina Umar. Assalamualaikum ya muzhiral Islam, assalamualaikum ya Faruq, assalamualaikum ya man nataqa bis-shawab, akafalta al-aitam, wasalta al-arham, wa qawiya bikal Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Umar ni, salam sejahtera ke atasmu wahai yang menzahirkan Islam. Masuk menzahirkan Islam ni setelah Umar meluk Islam, baru Islam tu nampak diisytiharkan secara terang-terang. Nabi doa minta pada Allah Ta'ala supaya hidayahkan, beri hidayah pada Sayyidina Umar. Datang hidayah pada Umar. Doa malam ni, besok datang hidayah pada Umar. Umar dapat hidayah, orang garang. Dengan cara garang je. Ya kan, pergi. Adik dia sebelum tu baca Quran, dia tamparnya. Ya kan, sebelah tu dia pergi tanya orang, mana Muhammad? Mana Muhammad? Pedang ni. Orang berdiam. Orang beritahu. Dia pergi, wahai Muhammad, aku nak masuk Islam. Cara nak masuk Islam tu macam nak perang. Macam nak gaduh kan. Yalah dah watak garang. Ya kan, ajak orang minum pun garang, dah watak garang. Menzahirkan Islam. Jadi apabila Umar masuk Islam, orang semua takut. Maka dakwah dilakukan secara terang-terang. Okey. Berterang-terangan. Salam sejahtera ke atasmu wahai yang telah diberi gelaran Al-Faruq, yang memisahkan di antara yang benar dengan yang salah. Al-Faruq tu Umar Al-Faruq. Salam sejahtera ke atasmu sentiasa bercakap benar serta memelihara anak-anak yatim dan juga menghubungkan kasih sayang. Dengan engkaulah agama Islam menjadi kuat dan gagah. Maka terimalah salam sejahtera serta rahmat daripada Allah ke atasmu. Itu kepada itu salam. Saya dah cerita tentang kubur tu dulu. Bagaimana boleh Abu Bakar dikebumikan di situ, bagaimana Umar dikebumikan di situ. Saya pernah cerita, terlupa saya. Belum. Okey. Para anbiya, nabi-nabi ni, sebab tu kebanyakan nabi tidak ada dalam kubur publik. Pasal nabi di mana saja dia menghembuskan nafasnya, maka di situlah kuburnya. Okey. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mati di rumah Aisyah, maka di situlah kubur dia. Rumah Aisyah bukan sama mana bilik, ya kan, bukan ada macam-macam rumah kita. Dah ada bilik tu, ya, tu rumah dia. Nabi wafat di situ. Dikebumikan, dilantik Abu Bakar jadi khalifah. Okey. Abu Bakar pun cerita pada Aisyah satu masa, wahai Aisyah, pasal ni rumah Aisyah ni, kalau aku meninggal, aku mati, kalau kamu izinkan, aku ingin sekali dikebumikan sebelah Nabi kekasihku, sahabatku, susah senangku bersama dia, dalam gua dikejar oleh musuh bersama Nabi. Sehingga disebut Abu Bakar As-Siddiq, kan, yang benar, yang bersahabat, yang berkawan. Aisyah, ayah dia minta, tak ada masalah lah, no problem. Meninggal Abu Bakar, dikebumikanlah Nabi, satu kaki ke belakang sikit Abu Bakar, bumi Abu Bakar, dua kubur. Adalah ruang lagi Aisyah duduk. Itu. Apabila Umar dilantik jadi khalifah, Umar juga datang jumpa, ya wahai Aisyah, kamu pun tahu aku memeluk Islam di atas doa Nabi, dan kami tidak pernah berpisah. Dan aku, Abu Bakar dan Rasulullah tidak pernah berpisah. Kalau kamu izinkan, aku juga ingin dikebumikan berdekatan. Aisyah punya baik, tempat tu tinggal sikit tu je. Kalau dia mati patut dia kat situ. Tak apa, rida. Kebumikanlah pula Umar sebelah dia. Apabila dikebumikan Umar di situ, Aisyah pun pasang tabir.
Sebelum tu dia tak pasang tabir, pasal aurat dia bersama Abu Bakar ayahnya, bersama Nabi suaminya. Umar orang lain, dipasang tabir, nak tukar pakaian dan sebagainya, duduk, dan dia meninggal ke bumi di Baqi'. Itu pengorbanan. Tidak kata, kamu ni tak boleh, ni rumah aku nak aku juga. Tak, tengok lembut hati kan. Okey, di penghujung kawasan makbarah adalah membaca doa dengan menghadap kiblat. Laki-laki ni masuk babul salam kan, kita masuk sampai kubur Nabi, Raudah dan kubur Nabi, hujung babul Baqi', ngadap kiblat, doa. Kalau kita nak berdoa, perempuan di situlah doa, di situlah beri salam. Dia masuk ke belakang, dia sampai masuk kawasan Raudah, mutawifah, dia kata okey, doa. Solat, doa, apa pun di situ semua, tak ada bergerak mana-mana, pasal dia sebelah sini, sebelah kepala. Perempuan masuk sebelah kepala, orang lelaki masuk di samping. Okey. Keluar masjid dengan mendahulukan kaki kiri dan membaca doa keluar masjid, Allahumma bufli dhunubi waftahli abwaaba fadlik, atau Allahumma inni as'aluka min fadlik. Berdoa di Raudah, jika belum, kalau ada kesempatan masuk Raudah, masuk Raudah sekarang kena berjuanglah sikit, sabar lebih. Laki-laki ada 3 stesen, sampai di blok, tunggu dulu giliran, dia tutup canvas, ada askar semua jaga, polis semua jaga, duduk. Habis, yang ada kat satu grup dalam Raudah, dia halaunya keluar, maknanya dah sampai masa kau tu kena keluar. Yang pintu dekat buka masuk, di sini pun dapat masuk ke stesen kedua. Stesen kedua masuk stesen ketiga, baru masuk Raudah. Ada juga yang degil tak nak keluar, saya pernah tengok, diusungnya buat keluar. Pihak perempuan tak nampak saya pasal belakang kampus, tapi dia punya riuh lebih pada pasal malam. Kan, punya riuh. Kemudian menziarahi Jannatul Baqi', kubur Baqi'. Habis ziarah itu baru ziarah Baqi', perempuan tak boleh masuk. Laki-laki kalau nak masuk kubur Baqi' ada 2 masa, lepas subuh dia buka dengan lepas asar. Sekejap je sebelum matahari naik, masuk ke dalam, kita boleh tengok. Saya pernah satu masa masuk seorang, tak ada siapa, tak tahu apa, saya ikut Iran. Iran, ada mungkin yang tahu di kalangan dia, boleh cakap Arab. Saya tanya dia, ni kubur siapa? Ni azwajun Nabi, sini kawasan isteri Nabi, sini kawasan anak-anak Nabi. Sekarang ni masuk bebas. Ada satu kubur di tengah-tengah tu, ada askar jaga. Saya tanya, askar ni kubur siapa? Dia kata Sayyidina Osman. Ada Sayyidina Osman, dia jagalah. Ada satu tempat tu ramai askar jaga. Saya tanya kubur siapa, dia buat tak reti. Saya syak, ni kubur Ali. Kalau beritahu kubur Ali, pokok Syiah tak masuk masjid, duduk kata kubur tu je dia, ya kan? Sebab tu di tepi-tepi Masjid Nabawi tak ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ghamamah, ada Masjid Ali satu tu, kunci 24 jam. Masjid Ali, Masjid Abu Bakar musim haji dibuka untuk orang pekerja hotel dekat situ. Masjid Ghamamah sampai sekarang masih buka, waktu solat lah buka pun. Tapi Ali tak buka. Kalau buka, puan ni tak pergi masjid. Kalau tuan-tuan pergi ke Kuba, tepi Kuba tu ada buah lembah sikit, tu ada kubur. Dulu katanya tu kubur Syiah, kemudian ditutup oleh kerajaan Saudi pasal Syiah meninggal di bumi ke situ, tak masuk Baqi'. Dia nak buat dia je, dia kan tak masuk macam tu. Sekarang ditutup kubur tu. Wallahu a'lam. Ni Raudah. Di tepi Raudah tanah ada tulis hadis Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman daripada taman-taman syurga. Ini mimbar Nabi SAW. Ini mimbar. Okey. Di sini mihrab, sini kubur Nabi sebelah sana. Cuma masuk dalam Raudah, kawasan Raudah, kapet dia buat warna lain, nak memudahkan kita yang tak biasa pergi. Tiang dia pun warna lain. Dia ada ukir-ukir, tahu mabur-mabur yang cantik-cantik macam ni lah. Okey. Di luar kapet merah, di dalam tu kapet krim berbung hijau. Ini mihrab Nabi. Tempat mihrab Nabi bukan mihrab Nabi lah. Mihrab Nabi dulu batang tamar aja, bukan cantik macam ni. Dibuat indah seperti ini setelah kerajaan Utsmaniyah Turki.
Orang Turki ni buat arkitek, buat apa ni, kecantikan. Bangunan yang ada sekarang ini, bangunan kubur Nabi dan Masjid Raudah tu, itu Turki yang buat. Turki yang buat dulu. Okey. Kemudian ni kedudukan Raudah. Ini kubur Nabi, ni kubur Abu Bakar, ni kubur Sayyidina Umar. Di belakang ni ada satu tempat tinggi, itu rumah Fatimah. Okey. Ni laluan laki-laki, ni Babul Salam, terus ke sini Babul Baqi. Di sini kawasan Raudah, kan? Di sini di blok ni, saya tanda merah-merah sini ni, ini blok kawasan Raudah untuk perempuan. Untuk perempuan. Okey, tak apa, kita tengok. Waktu ziarah bagi wanita hari Jumaat pukul 7 pagi hingga pukul 10 pagi. Lepas subuh pukul 7 hingga pukul 10. Pukul 2 hingga pukul 3, malam pukul 9 hingga pukul 11. Tapi jangan pergi pukul 11 lah, ditutup. 11 ditutup. Yang kat dalam, kalau kita pergi nak masuk perempuan, nak lama sikit, duduk selesa 9.30 atau 9 suku pergi. Nak nyampai ke kubur tu pukul 12 tak sampai lagi kadang-kadang. 5 stesen perempuan duduk, berhenti, duduk, dia kata, harap tekan, duduk. Lepas tu bangun pergi duduk. Okay. Dia grup sekarang ini Asia Tenggara, sama-sama Asia Tenggara. Maknanya kalau kita pergi tu sama Indonesia semua, Asia Tenggara lah. Afrika lain, adalah satu dua yang sesat tu, biasalah menyesatkan diri tu. Kita jangan heran lah tu kan. Tapi dia tak nak macam dulu bebas orang kita terjepit. Jumpa Afrika dengan Afrika, gajah dengan gajah, pelanduk kat tengah terjepit, ya kan? Allahu'alam, tu dia atur kan. Kalau pukul 10.30 kita pergi, atau pukul 10 suku pergi, dapat masuk dalam, mungkin pukul 1 baru keluar, dia pukul 11 dia tutup, orang masuk, orang dalam tak apalah sampai habis. Tapi sekarang dah mudah, Arab-Arab yang jaga masjid tu dah pandai cakap Melayu pun. Okey. Hari-hari lain 7 pagi hingga pukul 10 pagi, tengah hari awal sikit dia buka 1.30 hingga pukul 3. Sebab Zuhur masuk sana 12.30. Okey. Okey. Malam sama 9 hingga pukul 11. Itu waktu ziarah wanita. Kalau kita pergi ini, pergi haji lagi senang sebab pihak syarikat akan atur. Okey, dia ada mutawifah dia sendiri, ada muzawirah dia sendiri, dia akan aturlah. Kita orang Malaysia pergi muassasah, ada tim ziarah dia panggil di Madinah. 2 orang ustaz dengan seorang ustazah ada menunggu di Madinah, kerja dia bawa pergi ziarah. Okey. Okey, ni gambar tadi juga, lebih kurang tu kubur Nabi. Okey. Ni kubur Baqi. Ni gambar daripada atas kubur Baqi. Kalau perempuan nak tengok kubur Baqi ni, boleh pergi dengan kawan-kawan dekat tepi sini, lepas pada kawasan ni. Dulu ni kedai ni, sekarang dah tak ada kedai, jadi pejabat kesihatan. Sampai ke hujung dah sama paras dengan dada kita, boleh nampak kubur di dalam. So ke hujung sebelah sana. Kerana kita juga ziarah luar. Okey, ziarah luar negeri, ziarah Masjid Quba. Ziarah Masjid Quba. Okey. Cuma biasanya ziarah mesti bermula selepas subuh. Maknanya balik pada solat subuh, terus sarapan, terus jangan lengah, nanti kena tinggal. Tu dia main. Sebab tu sana kena cergas, tak boleh makyung tak boleh. Tak boleh, ya kan? Kena cergas kan. Okey. Saya senang, saya beli kuih, beli apa makanan, biskut ke tahu dah bilik, tak sempat pergi makan, ngap biskut je. Bawa bekal di poket. Dalam beg sandang kita kan pergi mana-mana, air mesti kita bawa, biskut bawa. Ya kan? Tak sempat makan biskut. Sampai dah ladang tamar, makan tamar kita. Halal makan lah. Ya kan? Jangan bola poket sudah. Kalau bola poket malu, ada juga yang ambil masuk poket. Orang makan kat situ halal. Halal pun Malaysia je. Cuba Pakistan masuk, haram dia. Sebab Malaysia beri tak apa dia beli. Pakistan tak beli dia. Makan Pakistan masuk, dia sorok. Ya kan? Halal ada makna. Okey, Masjid Quba terletak di perkampungan Bani Amr bin Auf. Bani Amr bin Auf. Saya buat ringkas ini sejarah Masjid Quba ni. Okey. Kalau nak cerita panjang lagi. 3 km ke selatan kota Madinah. Letak Quba ni 3 km ke selatan Madinah. Tempat mula-mula Nabi sampai daripada Mekah, hijrah ke Madinah sampai Quba.
Di Quba Nabi duduk di situ dulu, baru pergi ke Yathrib, tempat yang ada sekarang. Masjid pertama dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah. Satu-satunya masjid disebut dalam Quran selain pada Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Okey? Masjid Quba. La masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang diasaskan atas takwa. Okey? Nama Quba sempena nama perigi yang ada di situ. Ada satu perigi yang ada di situ. Perigi itu dulu macam-macam cerita panjang perigi ni. Satu masa Sayyidina Osman beli perigi itu. Beli Saudi apa Yahudi tak mau bagi. Akhir sekali berjanji, hari ni kamu punya, esok aku punya. Lusa kamu punya, esok gilir sari-sari. Mana beli haf-haf. Kan. Sayyidina Osman baru gila orang Islam, baru ambil semua air sebanyak-banyak nak simpan untuk besok supaya tak boleh pergi ambil lagi. Yahudi nak jual air, kan Yahudi kan, maklum sajalah. Jadi akhir sekali Sayyidina Osman beli semua pergi itu. Okey. Ashimus binti An-Nu'man menceritakan radhiyallahu anha, Syimus binti Nu'man radhiyallahu anha menceritakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membina masjid ini, baginda memikul batu bata di atas belakangnya sehingga bongkok tubuhnya. Baginda sendiri bawa ni batu bata ni nak buat bangunan tadi. Debu-debu dan pasir penuh di tubuh dan bajunya. Apabila seorang sahabat meminta mengambil beban itu daripadanya, nak tolong ambil daripada Nabi, baginda tidak membenarkan, sebaliknya menyuruh mereka membawa beban lain sepertinya masing-masing. Tak payah tolong aku, pergi ambil supaya cepat selesai bangunan masjid. Satu benda yang berlaku dalam sejarah yang pelik. Madinah ni memang pelik daripada kota lagi. Zaman itu perhubungan laut, perhubungan antarabangsa ni laut. Maka bandar-bandar tepi laut yang maju, termasuklah Melaka kalau gitu. Bukan Gua Musang tapi Melaka. Okey? Yang maju. Kan tepi laut, semua tepi laut, Jeddah. Tiba-tiba Islam membangun di tengah-tengah padang pasir di Madinah. Itu kan dah beza daripada yang lain. Membangunnya itu sendiri dah tempat yang berbeza-beza di tengah-tengah padang pasir. Diriwayatkan oleh At-Tabarani hadis tadi. Nabi sampai-sampai dikejar oleh musuh. Biasanya orang sampai satu tempat dia buat kubu zaman tu. Portugis sampai Melaka buat kubu. Betul tak? Belanda pergi ke Bengkulin buat tubu, Bengkulu buat tubu, kubu. Semua buat kubu. Nabi sampai di situ buat masjid. Pasal Nabi baca kekuatan umat ialah orangnya. Bina orang dulu. Kan benteng itu orang. Kalau orang tak terbina, benteng keluar mana pun lagi, kecuali kena rantai. Punjabi berapa banyak yang mati dalam kubu-kubu Jepun dulu kan, dibunuh di Jepun. Sehingga sampai sekarang kubu-kubu tu budak-budak tak berani masuk. Orang kata berhantu. Kalau yang masih ada lagi lah. Maka dia Nabi sampai buat masjid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi hatta ya'tiya masjid Quba wa yusalli fihi kana adlu umrah. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis terpahat di dinding Masjid Quba tu. Kata Nabi, siapa keluar daripada rumahnya, berwuduk di rumah dengan syaratnya, pergi sampai ke Quba, salat 2 rakaat di Quba, sama pahala dengan satu umrah. Pergi. Jadi kita sempat pergi, kalau saya sempat 4 pun. Dia Quba ni satu ya, penyakit yang paling berat di Quba ni pasal banyak sangat penjual. Rintangan tu banyak. Tamarlah apa, semua ada. Mak ayah tak ada. Untuk nak beli kat cucu, untuk menyanyi ya taibah, ya taibah pun ada kan. Jadi situ menyebabkan sesat jemaah. Kalau kita begitu masuk masjid, wuduk dekat rumah dah, semayang tahiyatul masjid 2 rakaat, semayang duha 2 rakaat, sempat. Tapi sangkut ni bila nak pergi tu duk, rotok lapor kan, pas balik sangkut pula, cari bah tak jumpa, salah naik bah dah parah pula kan. Ada saya sekali dengan jemaah pergi, seorang tak balik-balik perempuan, mana bilang-bilang tak cukup dia seorang.
Tunggu kata seorang budak ni, tak apa saya pergi cari ustaz. Kenal ke kenal? Dia pergi cari. Last kali yang dicari dah balik, yang mencari tak balik-balik. Balik-balik plastik kan. Itu penyakit di Kubah kan. Ya Rabbi. Ziarah ni di mana-mana pun kita ziarah, di Mekah, di Madinah ni, ziarah berakhir mesti sebelum zuhur. Sebab mesti kena sebab sebelum zuhur di masjid. Kan? Kalau tak sempat, dipotonglah yang akhir-akhir. Adab ziarah Masjid Quba, pertama, berwuduk di rumah atau di maktab atau di hotel kita. Kedua, memperbanyakkan selawat ketika dalam perjalanan. Di Madinah bergerak, banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ni nombor 3 dia ni. Mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid dan baca doa masuk masjid. Seperti biasa je, Allahumma rabbighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Solat tahiyatul masjid, sampai sana tak ada apa, kita solat tahiyatul masjid. Jangan selfie dulu, solat dulu. Sekarang tu masalah, belum solat lagi. Trump, baru Trump. Allahu akbar. Ya kan? Nak korek hidung pun susah kita, takut masuk dalam gambar dia orang. Berdoa, lepas solat berdoa, memendahulukan kaki kiri kita ke keluar masjid, baca doa, Allahumma rabbighfirli dzunubi waftah li abwaaba fadlik. Keluar. Atau Allahumma inni as'aluka min fadlik. Samalah masjid mana-mana pun. Okey, habis Masjid Quba. Jadi fadilat Masjid Quba tu besar, betul orang ramai. Sekarang bas nak masuk dalam tak boleh, nak parking. Okey. Pergi baru ni bas kena parking seberang jalan. Saya pergi bulan 12 baru ni. Seberang jalan parking kena stop tu kereta. Kalau kita ramai makcik apa semua ada kena nak nyeberang jalan sampai ke sana. Jadi susah sikitlah, kena berhati-hatilah. Okey. Musim haji lagi lah. Okey. Habis Masjid Quba, kita pergi ke Belata ini. Tapi realiti habis Quba dia pergi Pasar Tama. Pasal apa pergi Pasar Tama? Pasal pemandu bas dapat komisen banyak di Kilang Tama tu. Bukan Pasar Tama, Kilang Tama. Kilang Tama tu monopoli, harga mahal. Barang memang ada yang cantik-cantik yang elok, tapi mahal harga dia. Tu Tama. Masuk sana beli komisen. Kadang-kadang mutawif pun, musawir kita budak Indon yang bawa kita tu, dia orang pun kempen atas bas, pakcik-makcik beli taman sini, ni taman bagus, taman ni daripada ladang sini. Kata bohongnya kamu ni, kan? Tak berani nak sebut, kita kesian kat dia, orang tak percaya dia pula. Kita berdiam dalam hati, kena bayar ni dedak ni, dapat dedak dah ni kalau macam ni. Kan? Jadi singgah Pasar Tama nak makan tamar, ya kan, baru dia pergi melawat ke lain. Kita pun berhenti minum dulu baru kita pergi ke lain, ya kan. Pasal time pun dah boleh minum dah ni, jadi kita berhenti minum sekali. Okey. Kahwin berapa? 9. Itu khususiah. Jangan pula, oi tak adil Nabi dia kahwin 9, kita 4 je, ya kan. Contohnya lah kan, Nabi semayang malam tahajud, hukum dia apa? Wajib. Kita sunat. Itu beza. Tanggungjawab. Itu dipanggil khususiah. Memang Nabi larang 3 benda atas kubur. Pertama, jangan cat kubur, jangan indahkan kubur. Sebab kubur ni tempat nak mati. Jadi kedah indah jadi tempat kelah. Kan? Ni kadang-kadang dunia sekarang dah berubah ni. Kubur tempat kelah, ya. Tengoklah dinilai. Ya kan? Berapa harga? Kan? Makin tinggi makin mahal, makin tinggi makin mahal. Kan? Yang kedua, Nabi larang atas kubur, jangan buat binaan apa-apa atas kubur. Sebab kubur ni public. Kubur Nabi bukan public. Kubur kita ni public. Orang lain boleh masuk setelah hancur. Kampung saya zaman dulu, Tok Guru di pondok saya ni, dia jaga kubur ni. Bagi beritahu orang, jangan buat apa-apa. Dah meninggal orang, dah hancur dah lama, gali balik, masuk orang lain. Sebab tu tak ada nama, tak ada apa tulisan. Orang zaman dulu reti juga mahat-mahat. Ya kan, nak mukir-ukir tu. Tak ada. Haram kamu, ini tanah wakaf, bukan milik peribadi. Okay. Yang ketiga, Nabi kata jangan duduk atas kubur. Kita berapa banyak duduk bertahliah atas kubur. Duduk atas kubur tu sendiri. Ya kan? Wallahu a'lam bissawab. 3 tu saya jumpa dalam hadis Sahih Muslim.
Sampai saya pesan anak saya waktu tazkirah keluarga, ni hadis pesan Nabi. Kalau aku mati, jangan buat 3 benda ni. Lah, tanah siapa ni? Saya tak cerita, saya tanya tanah siapa? Tanah wakaf, kenapa takut nama? Ni kan, mana orang lain tak boleh masuk lah, ni masuk berparang. Apa arti wakaf? Ni kan, kubur bukan milik peribadi. Sebab tu, di Mekah sana, kubur Sayyidina Osman tak ada nama. Kebetulan yang ada di kubur 3 bersama Nabi, 3 sahabat ni, Nabi, Bakar, Umar ni, tak tulis nama juga di atas kubur tu. Tapi kebetulan duduk di kubur bersama Nabi, dia bukan public punya kubur. Tu. Okay, untuk Nabi, boleh tidak public pada kubur. Kita di public. Sebab tu, kubur diraja pun duduklah kubur awam. Kan, di Masjid Negara tu ada kubur diraja, bukan raja saja orang lain, tapi pembesar semua kat situ. Pasal Mukanaki pun hebat-hebat masih situ. Dia tak ada pergi yang biasa-biasa kan. Nak tanya bukan boleh main, tanya senang-senang. Okey. Masjid Qiblatain di antara tempat kita pergi melawat. Ini termasuk ziarah luar. Okey, masjid ni bersejarah. Dia ada 30 masjid lebih kurang di Madinah kalau nak melawat, tapi tak sempat nak melawat semua dah. Yang dipilih ni tempat-tempat yang bersejarah. Lokasinya terletak di tengah-tengah perkampungan Bani Salamah, iaitu di barat daya Madinah. Di bahagian barat daya Madinah. Dinamakan Qiblatain kerana perintah Allah Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menukar kiblat solat daripada Baitul Maqdis di Palestin ke arah Kaabah di Mesjidil Haram. Itu dibagi Qiblatain, 2 kiblat, mana Qiblatain itu. Okey. Sekarang satu je nama je 2 kiblat tu. Tertera dalam surah Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Sadaqallahul azim. Sungguh kami sering melihat mukamu mengadah ke langit. Qad nara taqalluba fis sama'. Maknanya berdoa maksudnya. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Nabi mohon pada Allah supaya ditukarkan kiblat daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Kerana Nabi dapat perli daripada orang-orang Yahudi mengatakan bahawa Muhammad bawa agama dia, tapi dia juga semayang ikut kiblat kita. Nabi mohon 16 bulan atau 17 bulan Nabi berdoa. Bukan mohon hari ni besok dapat. Nabi berdoa tu 16 bulan baru dapat. Lepas tu turun ayat tadi kan, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Okey, setakat tu yang kita ambil. Peristiwa ini berlaku pada tahun kedua Hijrah, iaitu setelah 16 atau 17 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Okey, hijrah. Dalam salat zuhur pada rakaat kedua, ayat ini diturunkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat terus berpusing 180 darjah menghadap ke Kaabah. Okey, di Madinah Masjidil Aqsa berada di utara. Menghadap ke utara semayang. Berturun ayat, Nabi berpusing 180 darjah mendarat ke selatan, ke Kaabah, berada di selatan ke Madinah. Dan para sahabat semua pergi ke belakang Nabi. Terus solat. Maka tempat itu didirikan masjid namanya Masjid Quba, Masjid Qiblatain ini. Kedianlah dari masjid tu. Waktu tu tak ada masjid. Itu sejarahnya. Jadi bersejarah kerana kiblat. Maka masjid itu dibangun sekarang ada 2 kubah. Satu kubah belah utara, satu kubah belah selatan. Tapi semayang menghadap ke kiblat ke Kaabah semua, tak ada orang semayang zuhur situ pusing pun. Ya kan? Macam kat Mekah lah ada masjid jin. Masjid nama masjid jin, orang tu imam tu orang bukan jin. Okey. Okey, itu di antara ziarah kita. Kemudian habis itu biasa kita ziarah kubur syuhada, perkuburan syuhada Uhud. Okey, ni daripada atas gambar diambil. Kubur ni, banjaran Uhud ini 6 km panjang,
Okey, di sini ada kawasan berpagar, dalam inilah kubur-kubur para syuhada. Ini kawasan kubur para syuhada. Ini kedudukan waktu perang Uhud. Okey, kedudukan perang Uhud. Saya ambil gambar replika ni daripada di Uhud tu sendiri. Kan kalau kita tengok warna hijau ni, ini laluan atau jalan tentera muslimin. Tentera Islam masuk, sampai sekat jalan, warna hitam patah balik, ini orang munafik. Tentera Islam ada 1000 orang. Ada 300 orang munafik. Duk minta supaya Nabi pergi berperang di Madinah, jangan perang kat sini, takut nanti kena kidnap anak-anak cucu dia, anak bini dia. Nabi tahu ni munafik, Nabi halau balik. 300 orang balik, tinggal 700 orang. Musuh ada 3000 orang. Nabi letakkan pemanah atas bukit rumah, nama bukit ni. Ni ada bukit ni, bukit rumah. Di sini Nabi letak 50 orang pemanah. Jangan pergi mana-mana. Yang ini pesan Nabi. Apa pun jadi tetap di sini. Nah, tu. Tentera musyrikin datang daripada arah sini ni. Ni sini orang-orang musyrikin datang warna merah ni, sampai sini dah berperang, pemanah ni panah, lari mereka. Lari mereka. Setelah lari, pasukan pemanah tadi ingat selesai dah perang. Turun juga dia, walaupun bos dia kata jangan turun juga nak kutip rampasan perang. Itu manusia ni pengaruh benda ni hebat, ya kan? Lupa pesanan, lupa arahan. Dah turun Abu Sufyan, Khalid bin Walid, pasukan berkuda, tengok keadaan demikian, pusing balik ke belakang, naik atas bukit, bunuh yang masih ada 10 orang ke atas bukit, terus dia ambil tempat sini. Kucar kacir ketika itu. Itu perang Uhud, ya. Maka gugurlah syuhada Uhud 70 orang. Ni bukit rumah saya tu, jadi di belakang sana. Itu bukit rumah. Tak tinggi mana lah, kita boleh naik lah kalau nak naik. Jabal Uhud sepanjang 6 km banjarannya, terletak di bahagian utara 5 km daripada Madinah. Ke utara Madinah 5 km letaknya Uhud tadi. Ghazwah Uhud, ghazwah nama. Ghazwah ni apabila peperangan diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan ghazwah. Ghazwah Uhud berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Okey. 700 muslimin setelah tolak 300 orang munafik tadi, melawan 3000 orang-orang kafir. 70 orang syuhada gugur di sini. Salah seorang daripadanya, kalau kita pergi depan kubur tu ada satu tempat, dalam kubur tu, dalam kawasan tu ada 3 kubur. Satu kubur Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi kubur Abdullah bin Jahsh, sepupu Nabi. Satu lagi kubur Mus'ab bin Umair. Mus'ab ni anak orang kaya di Mekah dulu. Kaya orang-orang Arab dulu kalau kaya dia buat istimewa lah, macam orang Melayu kita lah. Orang kaya ni, orang Jawa kalau kaya pakai batik lukis tulis untuk dia, orang lain tak ada duplikat. Orang Arab minyak wangi, Mus'ab pakai minyak wangi, tak ada orang lain ada minyak wangi seperti dia. Dia berjalan bau tu orang tahu, oh Mus'ab. Tu istimewa. Macam kita buat kereta Rolls Royce lah, tempah untuk kita je, ya kan? Jadi Mus'ab, apabila dia membeli Islam, dia disingkir daripada keluarga. Keluarga tak bagi harta, tak bagi apa, semua. Jadi Mus'ab ketika itu meluk Islam, dibuang daripada keluarga, satu harta pun tak ada. Mus'ab berhijrah ke Madinah sebelum orang berhijrah. Sebelum hijrah ke Madinah berlaku peristiwa dipanggil perjanjian Hudaybiyah. Okey. Hudaybiyah yang pertama, kemudian Hudaybiyah yang kedua sebelum hijrah. Nabi hantar Mus'ab bin Umair, dan bersama selepas tu pergi pula Abdullah bin Maktum. Mus'ab bin Umair ketika perang Uhud dia pegang bendera. Anak muda ni tak kahwin ni, lagi belum kahwin, pegang bendera. Dia tebas tangan kanan, putus pegang tangan kiri. Tebas tangan kiri, dia peluk dua-dua. Akhirnya dia gugur syahid. Hebat, gugur syahid. Maka kubur dia ada depan. Tapi Arab ni satu masalah dia, kita tak boleh cerita banyak depan kubur tu. Dia takut kita pujuk kubur dan sebagainya. Jadi halau saya pergi bawah ni sebetulnya masuk ke belakang. Jadi saya cerita, ni kubur kat sana. Dia ceritalah kita kat sini. Kalau kat depan tak boleh.
Dia marah. Oh, tak ada elektrik. Okey? Tak apa. Dalam buku ada kan? Okey, tak apa. Okey, 70 syuhada gugur di sini, termasuk 3 yang istimewa itu. Sayyidina Hamzah, sebagaimana kita tahu, dan juga Abdullah bin Jahsh dan juga Mus'ab bin Umair. Sayyidina Hamzah, Abdullah bin Jahsh dan juga Mus'ab bin Umair. 3 nama yang terkenal tu. Doa untuk pergi ke Uhud mudah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut dan ditulis di signboard di Uhud, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera ke atas anda, kata kamu semua, di atas kesabaran kamu, bima sabartum fa ni'ma uqbaddar, dan nikmatilah sebaik-baik tempatnya di syurga. Ahli syurga. Tu 70 orang yang lain ada sempat mati di Madinah, dibawa balik ke Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Jabal Uhud ini bukit yang mencintai kami dan kami mencintainya. Apabila pasukan Islam diserang kali kedua, kucar kacir, sahabat-sahabat membela Nabi buat benteng body. Datang panah, tahan dada dia, takut kena Nabi. Sahabat gitu. Kecuali seorang. Seorang tu dia pecut kuda datang kejar Nabi, sahabat nak lindungi, kata jangan, Nabi kata, ya ni. Dia datang, Nabi ambil lembing, baling. Tergores, kena leher dia jatuh terus. Nama dia Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni seorang usahawan Arab jahiliyah. Dia ni pelik sikit. Dia sebenarnya yakin Nabi Muhammad ni Nabi, tapi dia tak nak ikut kerana dia takut di pulau perniagaan dia, di boikot perniagaan dia. Tu maka dia tak. Last kali dia bersumpah nak bunuh Nabi. Muhammad, kamu mati di tangan aku. Nabi kata, mungkin kamu mati di tangan aku. Akhirnya Nabi baling lembing tadi, tergores dia, bukan masuk, tergores dia. Jatuh dia, kesakitan meraung. Abu Sufyan tegur, wahai Ubay, kamu meraung. Jatuh semangat tentera. Abu Sufyan, kamu tahu tak siapa yang melukakan aku? Ini Muhammad yang melukakan aku. Aku yakin hari ini kalau Muhammad ludah pun aku mati. Mana dia yakin kau ini Nabi. Tapi dia pun mati, dia perjalanan balik ke Mekah. Itu berlaku di peristiwa Uhud. Nabi pun berlindung, kemudian dah kejar, Nabi lari naik ke atas bukit, masuk di satu gua, nama dia Gua Uhud. Gua tu tak tinggi, dalam 20 kaki daripada bawah. Saya pergi tahun 2010 ke gua tersebut. Saya pernah pergi tengok, tapi saya tak masuk lah, orang ramai, boleh masuk 2 orang je. Kawan saya masuk, ustaz seorang ni, kawan saya ustaz di Sabah, dia belajar di Madinah. Dia kata dalam tu basih, bau wangi sampai sekarang. Tapi nak pergi sana tu sekarang Arab tak bagi, orang pergilah, dia takut orang puja dan sebagainya. Saya pergi pun dulu, kebetulan itu saya tanya budak mutawif tu yang kat sana, dia kata boleh ustaz, tapi kena kita sewa bas lah, kena cari pemandu bas hardcore yang betul-betul berani. Tak apalah, bayar. Buat collection kami 15 riyal je seorang. Pergilah situ, sempat melawat, sempat ambil gambar kan. Lepas tu saya pergi ke satu kebun, pun Arab pergi juga, kebun Salman Al-Farisi, pergi melawat. Lepas tu baru pergi ke apa ni, Bukit Magnet. Bukit Magnet pergi jugalah 2-3 kali juga sempat pergi. Lepas tu ada aksiden, budak Arab ni jalan lurus, dia pun buat belombor lari berdebung lah, ya kan. Arab bertutup tak bagi. Okey, itu Uhud. Jadi Uhud ni biasa kita pergi melawat ikut luar saja. Juga di Uhud ni banyak benda-benda lain, sampingan-sampingan dia banyak, tamar apa semua, termasuk buah zuriat. Kata orang buah zuriat, tak tahu saya. Saya tak makan buah tu pun 10 anak. Kalau makan buah tu 20 kok. Okey. Dalam usaha tak apalah, belilah bos. Kan? Di situ 5 riyal 8 biji. Beli di Jeranah 3 riyal 10 biji, 3 biji 10 riyal. Dia nak beli di Uhud yang tu. Kacik Fatimah lah apa semua, macam-macam ada kat situ. Minyak wangi murah-murah nak hadiah ke orang, dekat situ je senang. Satu kotak berapa? 24 riyal. Tak salah saya, ada 20 botol ke bawah botol. Okey. Hala balik kita akan lalu Masjid 7. Ziarah kita akan lalu Masjid 7. Okey. Masjid 7 ni tapak perperangan Ahzab. Okey. Terletak di barat laut Madinah. Masjid 7 ni atau tapak perperangan Ahzab atau tapak perperangan
Khandak, gali parit. Berlaku Ghazwah Khandak atau Ahzab pada tahun ke-5 Hijrah. Peperangan berlaku, orang-orang Arab tidak puas hati kerana kekalahan mereka di Badar, maka mereka akan menyerang. Ketika itu berlakulah peperangan Khandak. Dalam peperangan Khandak tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima cadangan Salman Al-Farisi supaya menggali parit sebagai pertahanan. Salman kata orang-orang Iran kalau perang dia buat benteng parit. Jadi dia cadang. Pasal di kawasan tempat perang ni, kiri kanan belakang bukit, depan saja tanah datar. Mana musuh akan datang daripada depan. So gali parit kat depan sampai kuda tak boleh lompat. Besar parit tadi. Okey. Dan tanah-tanah ditimbus ke sebelah sini. Mana musuh datang lompat dengan kuda, kalau lepas pun jatuh atas timbunan tanah, dia akan jatuh balik dalam parit. Itu Salman punya cadangan. Diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cadangan tersebut, maka dia buatlah parit tadi. Apabila tentera musyrikin datang, jumpa parit, tak ada parit di sini, kok tiba ada parit? Mereka pun tak pergi, duduklah situ. Di sini banyak ceritanya. Waktu gali parit lagi dah ada cerita. Satu batu dibesar pecah, tak mau pecah. Dia ketuk tak pecah. Nabi doa minta bantuan Allah Ta'ala. Nabi pun siram air, petepuk sekali, hancur, peroi. Itu mukjizat nama dia. Sebab tu mukjizat berlaku sekali je. Ya kan? Lain kali Nabi ketuk, pecah tak pecah juga. Ya kan? Mukjizat tidak boleh ulang. Dia tidak ada show. Mari sini aku nak tunjuk. Nabi Ibrahim masuk api tak ada show. Ya kan? Kalau Ustaz Sapawi masuk api 40 hari tak hangus, cari makan kita. Pandu gedang, gedung, pendatang ramai masuk api, ya kan? Keluar tak ada duit. Betul tak? Okey. Dah. Allahu a'lam bissawab. Itu berlaku di Khandak. Dalam peperangan tadi, musuh tunggu tak balik. Serang tak boleh tapi tak lari. Jadi tentera muslimin tak boleh lalai. Atas bukit tadi dipecahkan 7 kumpulan tentera, pelton, 7 pelton atau 7 ketumbukan dipecahkan, dipimpin oleh para sahabat, tempat-tempat yang strategik tadi atas bukit. Disitulah turun ayat salat dalam peperangan. Bagaimana cara nak salat dalam peperangan? Kita tak reti, kita tak belajar. Saya baca saja, tak pernah buat. Mungkin kalau saya kerja jadi kagat, mungkin saya buat. Ya kan? Oleh kerana saya jadi tentera 3 minggu je. 3 minggu juga saya jadi tentera. Pernah tahun 80 sesatlah 2 malam Gunung Panti, pergi latihan di Polada. Waktu tu okey, maka dalam kitab karangan Said Sabiq, Fiqh Sunnah karangan Said Sabiq, saya tengok, saya baca ada 7 cara solat dalam peperangan. Tu Nabi ajar. Antara lain, saf pertama bersama Nabi semayang, rukuk, i'tidal. Saf kedua pula rukuk bersama Nabi. Kan, ini habis satu rakaat, saf yang pertama jaga standby, saf rukuk ikut Nabi. Sampai habis. Begitu mana bergilir cara, berbagai-bagai caralah. Mana dalam perang pun semayang tetap wajib. Betul tak? Yang kita ni masuk hospital tak semayang. Pasal sakit, uzur kononnya. Okey. Okey, itu perang Khandak berlaku. Di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ya muzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum mansurna alaihim, atau terkenal dengan nama kunut nazilah. Okey, berdoa, ya Allah, Tuhan yang menurunkan kitab dan menggerakkan awan, dan wahai Tuhan yang menewaskan tentera Ahzab, kalahkanlah mereka dan menangkanlah kami ke atas mereka. Maka Allah Ta'ala kirim kepada mereka tadi ribut pasir yang kuat. Beribut pasir tak buat apa. Last kali terpaksalah tentera musyrikin mundur teraturlah balik dia. Tak sempat perang lah, tak berlaku perang. Tempat yang diduduki oleh tentera muslim tadi 7 tempat, dibangun masjid kecil-kecil terkenal dengan nama Masjid Sab'ah, masjid 7 atau bukit tadi. Itu dipanggil masjid 7. Okey. Jadi saya sempat naik ke bukit itu tahun 2001. Sebab biasa pergi tak singgah, dah lambat. Tahun tu tak macam mana, waktu tu Pasar Tama belum lagi. Kita pergi melawat dulu baru balik singgah di Pasar Tama.
Jadi kita ada masa. Maka kita bakat dengan pemandu bas beritahu, tak pergi pasal tamat tak apa, tapi kita nak turun Masjid 7. Pertama kita pergi sendiri lah. Turun masjid tu, sahabat saya naik. Ada satu masjid tu dia panggil Masjid Ali. Bukan Sayyidina Ali. Ali di mana tinggi, yang paling tinggi. Bawah dia sikit, Masjid Salman Al-Farisi. Di situ kumpulan dipimpin oleh Salman Al-Farisi. Dia buat satu masjid. Tapi orang-orang Iran, ta'asub dia memanglah. Kita lalu situ dia pegang tangan, so masuk semayang dalam Masjid Salman Farisi. Dia berbangga orang Parsi kan. Kita pun kalau ada Masjid Safawi Al-Malayawi pun sama juga kan. Tapi dah tak ada, macam mana kan. Sempat saya naik, tapi waktu tu dah tak cukup 7 dah, tinggal berapa je dah. Parit tu pun sekarang dah jadi jalan. Saya pernah tanya seorang, tahun 1999 saya pergi dipimpin oleh seorang mutawif yang saya anggap paling berpengalaman, paling berpengetahuan, knowledgeable, budak Indonesia, dia belajar kat Madinah. Ada cerita, atas jalan yang ada depan inilah parit dulu, dia kata. Wallahu a'lam bissawab. Kalau tuan-tuan nak baca detail, tuan-tuan boleh cari buku tulisan Dr. Basit Abdul Rahman. Dia ni buat PhD di Madinah dan dibuat kajian sejarah. Okey, ada buku dia murah je dulu, 15 rial, tak salah saya. Buku tu dah cetak bahasa Melayu. Boleh tengok. Habis semua ziarah 4 tadi, satu ziarah budaya. Ziarah 4 tadi ziarah betul. Yang kelima ni, tempat ni kita ziarah budaya. Dalam sunnah tidak sebut apa, cuma semua orang pergi mesti pergi, iaitu Pasar Tamar. Kan itu ziarah budaya. Sebab Tamar paling baik di Madinah. Jangan tunggu beli kat Mekah, beli di Madinah. Okey. Cuma dia beza, kalau kita pergi di kilang dia kebun Tamar saya kata tadi, kalau ajwa yang baik tu 80 rial. Kalau pergi ke Pasar Tamar betul, mungkin 60 saja. Bezalah. Cuma di Pasar Tamar ni istimewa dia kerana jumpa buah yang cantik-cantik. Tu saya pernah beli ambar 70 rial sekilo, besar-besar. Tu tamar, beli Madinah. Saya pernah beli tamar 2 bulan baru balik Malaysia. Beli di Madinah, pergi Mekah. Dan Mekah habis haji, pergi Madinah balik. Kena balik ke Madinah. Berjalan merata dia. Tapi tak apa. Ada juga orang beli tamar pos balik, dia balik haji kena beli lain. Pak, tamar saya dah habis. Itu biasa cerita tamar kan. Tamar nak beli. Kalau nak beli tamar yang paling baik, cerita tamar sikit. Beli tamar nama dia Ajwa Madinah Awali. Tu. Ada kawan saya, kawan pada kawan saya, orang Madinah, ayah dia ada 12 pokok tamar. Income setahun daripada 12 pokok tu 120,000. Tamar Madinah betul kan, mahal lah sikit kan, tapi tak apalah. Okey. Nak tengok tamar betul-betul berbuah, masak, pergi Ramadan musim panas tu betul-betul masak. Saya pernah pergi di kilang Kelambu Kaabah di Hudaybiyah, turun je tamar, bas perpuk lurus biji tamar kat atas pun ada beberapa tamar tu. Anak saya dapat makan lah tu, sebiji dapat dah rasa. Okey, wallahu alam. Okey, tu tamar habis. Tak dapat nak tunjuk gambar, tak apa, kita tunjuk minggu depan. Okey, saya sambung sikit lagi. Ni kita dah masuk bab ibadah, tadi ziarah. Okey, secara ringkasnya kita nak buat umrah dulu. Pasal apa kita buat umrah dulu? Pasal buat haji tamattu. Pandai dah tu. Tak masalah apa dah. Kan? Kita nak buat umrah. Ni nak proses umrah. Umrah ni secara ringkasnya tak banyak step-step dia. Ada lebih kurang 11 step saja. Lebih kurang ya. Pertama, mandi sunat ihram. Di mana nak buat? Di hotel kita di Mekah. Di Madinah, sorry. Mandi sunat ihram. Itu yang pertama kita nak buat. Kalau tak mandi, tak apa, pasal namanya sunat. Musim sejuk, tak payah mandi kalau tak tahan. Okey. Atau memang tidak ada tempat mandi. Mazhab Syafi'i boleh mandi sebelum niat. Mandi yang dekat dengan niat lah. Mazhab Hanafi mesti mandi di miqat. Lagi parah. Kan?
Okey. Hukum dia sunat. Yang kedua, memakai pakai ihram. Kena pakai ihram. Semuanya laki-laki, perempuan tak ketara sangat, laki-laki. Okey, pakai ihram. Okey, nanti kita detail satu-satu. Hukum dia wajib. Pakai ihram tu wajib. Makna wajib, makna kena buat. Tak buat, sah tapi kena dam. Tak nak pakai ihram, tak apa. Tak boleh pakai ihram, tak selesa, saya kena pakai seluar dalam. Niat umrah, sah niatnya, tapi kena bayar dam kerana haji degil nama dia. Kan? Nak buat haji ikut suku dia. Kan? Yang ketiga, sembahyang sunat ihram. Sunat sebelum niat ihram disunatkan salat 2 rakaat. Nama dia salat sunat ihram. Jika waktu itu mengizinkan. Apa maksud mengizinkan? Pertama, bersih. Betul tak? Perempuan pun dalam keadaan bukan dalam haid. Okay? Yang kedua, waktu itu bukan waktu haram. Kalau waktu haram tak boleh buat. Tak dapat sunat, dapat haram. Ya kan? Pasal sunat kan? Bypass tinggal je lah. Kan? Memungkinkan. Okey. Saya ada kalanya bawa jemaah pergi, orang ramai sangat. Saya nasihat jemaah yang nak turun naik susah, pakai wheelchair, pakai tongkat apa semua, tak usahlah turun, niat atas bas je lah. Habis semayang susah, tak payah, namanya sunat. Sebab dia nak turun tu berpapah, turun. Nak pergi ke masjid, orang dah nak balik, dia tak sampai lagi. Betul tak? Ya, kita kena faham lah keadaan kan? Ya kan? Lepas tu dah sampai balik, tengok bas pula tak jumpa cari. Bas kadang-kadang drop kita, nak parking tak boleh, polis halau dia, kena pergi tunggu kat lain. Ya kan? Dah melilau. Sebab tu saya ni tua macam tu. Orang lain juga mudah pelupa, turun je bas, saya ambil gambar nombor bas pram. Sebab nak tengok bas putih, berapa banyak putih punya bas. Ya kan? Salah naik bas Afrika, sampai ke Mekah siang malam gelap. Ya kan? Betul, saya nasihatkan tak payah, niat atas bas je lah. Kau dah susah sangat kan. Oh, nak turun juga ustaz, nak ambil gambar. Nak kata apa, kita turun lah. Ya kan? Jadi kita kadang-kadang beribadah berpada-pada dengan kemampuan kita. Tidak mesti kita buat, semua orang buat. Mana sunat-sunat yang kita tinggal, kita tinggalkan. Okey? Okey, semua benda tadi, 3 benda tadi kena buat sebelum niat ihram. Okey. Yang keempat, niat ihram. Itu rukun. Niat ihram umrah tadi. Rukun. Ya, kita akan detailkan niat. Apa niat bersyarat, macam mana itu kita detailkan. Jadi wajib nak niat. Tak niat, tak sah. Okey, niat. Kemudian, lepas niat, habis saja niat, niat tadi mesti dilakukan di miqat atau sebelumnya. Di miqat atau sebelum, jangan selepas miqat kena dam, sebelum tak apa. Oh, bolehlah niat di Malaysia, boleh, tapi sanggup dalam ihram. Masuk 1 Syawal dan niat haji, atau sekarang niat umrah, nak pergi tak tahu bila lagi, niat dia sekarang, hari-hari dalam ihram. Biru biji mata kan. Okey, sebelum tu dekat-dekat nak sampai. Kesian seorang ustazah dulu, saya sampai ke Mekah, pegawai tabung haji beritahu saya, ustaz, sian ustazah tu baru ni dia ceramah, niat sebelum tak apa, selepas tak boleh. Orang tanya jemaah, pakai kitab mana? Kami belajar niat mesti di miqat. Ustazah kata sebelum tak apa, pakai kitab mana? Terkejut ustazah, nak sebut kitab tak erti dah. Oh, sekarang tanya saya pula ni, kata saya pun okey, turun pergi kedai kitab, beli kitab. Nama kitab tu karangan Imam Nawawi, nama kitab tu Allah fi manasikil haji wal umrah. Dah tak ingat, tak apa, adalah kitab Arab. Saya pun baca, jumpa dekat sah niat sebelum, saya tanda. Aku orang tanya, pakai kitab mana? Ni kitab, ni muka surat dia, baca sendiri. Bahasa Arab, tak erti bahasa Arab, jangan tanya. Al-Idah nama kitab tu, Al-Idah fi manasikil haji wal umrah, karangan Imam Nawawi. Aduh. Sekarang buku tu telah diterjemahkan ke bahasa Malaysia oleh Dr. Zul Kifli Al-Bakri, mufti wilayah sekarang.
Dia terjemah buku tu tahun 2010 2011 saya tengok. Sama-sama kami bertugas di Mekah ketika tu. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yang keenam, setelah niat tadi meninggalkan larangan ihram. Begitu niat, maka wajiblah kita meninggal larangan ihram. Kita akan bincang detail larangan ihram tadi, 13 perkara, insya-Allah. Ni pun larangan ihram pun wajib. Kalau terlanggar, sah umrahnya tapi kena dam. Satu je langgaran menyebabkan umrah jadi fasad, dipanggil, bukan batal, fasad, iaitu jima sebelum tahlul. Jima ni batal, bukan batal. Kalau batal tak apa. Dalam umrah haji dia tak panggil batal, dipanggil fasad. Fasad mana rusak, tak boleh pakai tapi kena teruskan kerja, wajib bayar dam, wajib kena qada. Banyaknya wajibnya kat situ. Okey, tak apa, kita akan detail nanti. Okey, bila berlaku langgaran ihram tadi selepas niat sehingga mula tawaf, sehingga bergunting. Dan kita juga disunatkan bertalbiah selepas kita niat. Bermula pada selepas niat sehingga sebelum mula tawaf, maka sunat bertalbiah, sunat, ya. Dan selanjutnya tawaf. Sampai ke Mekah, kerja kita pertama ialah tawaf dari rukun umrah. Ni rukun mesti kena buat dengan syarat-syarat dia. Rukun tawafnya dalam Masjidil Haram, tak boleh di luar, tak boleh tempat lain. Habis selesai tawaf, sempurna tawaf, baru mula sa'i. Sa'i nama tempatnya Mas'a, tempat sa'i itu. Nama Mas'a ni tempat sa'i. Juga di dalam kawasan masjid juga. Okey. Kita akan detailkan syarat-syarat sahih nanti. Dah selesai sa'i, barulah boleh bercukur atau bergunting. Boleh bercukur atau bergunting. Ni rukun ni. Mesti kena buat. Tak buat, tak selesai. Okey. Bila mana kita bergunting, bercukur, sunat di Marwah kalau dalam umrah, atau di mana-mana tempat lain, tak apa, boleh. Dah selesai bergunting, baru terhasillah, baru dikatakan tertib susunan tadi. Susunan tadi tertib daripada niat, tawaf, sa'i, gunting. Tertib, ini rukun. Mesti kena ikut rukunan, tak boleh terbalik. Okey? Selesai, barulah terhasil tahallul, dia kata. Ihram, tahallul. Apa makna ihram? Apa makna tahallul? Ihram mengharamkan perkara-perkara yang halal sebelumnya. Sebelum niat ihram, jima boleh, potong kuku boleh, ya kan, cukur rambut boleh, kan, berburu boleh dan sebagainya. Tapi niat je ihram, haram. 13 benda tu haram. Selesai semua, dah habis gunting, tahallul namanya, halal balik yang haram tadi. Itu mana tahallul. Hampir semua ibadah ada ihram. Hampir semua ibadah ada ihram. Sebab itu ukuran taat pada Allah. Solat, kita takbir, Allahu Akbar. Nama takbir apa? Takbiratul ihram. Pasal lepas takbir ada benda tak boleh buat. Apa tak boleh buat? Kentut tak boleh, berak tak boleh, kencing tak boleh, makan tak boleh, lompat tak boleh, tidur pun tak boleh. Allahu Akbar. Kan. Okey. Bila tahallul dia, Assalamualaikum warahmatullahi, debus kentut, tak ada apa-apa. Itu contoh yang paling mudah kita nak faham. Habis, ya. Dalam susunan tadi ada rukun umrah, iaitu niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang keempat bercukur atau bergunting, kelima tertib. Ada 5 rukun. Okey, 5 rukun. Okey, ada yang buat, ada yang automatik jadi, iaitu tertib. Saya ingat lagi saya belajar wuduk dengan nenek saya dulu, kecil-kecil. Nenek saya kata, rukun wuduk itu 4 basah 2 kering. 4 basah 2 kering, pening pada saya. Apa nek? Yang basah tu basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Yang kering niat dengan tertib, tak basah pun. Kan? Orang tua mengajar senang. Mana 5 rukun umrah. Okey. Yang wajib pula, niat ihram mesti di miqat. Itu wajib. Yang kedua, meninggalkan larangan ihram. Yang wajib dalam umrah ada 2 je. Niat di miqat dan larangan ihram. Apa beza pula? Yang sunat,
amalan sebelum berihram ada amalan sunat, mandi sunat ihram tu pun sunat, solat sunat ihram sunat, talbiyah sunat, ya kan? Apa beza sunat dengan wajib? Okey. Apa beza rukun dengan wajib? Rukun ialah perkara-perkara yang mesti dilakukan oleh orang-orang mengerjakan haji atau umrah. Jika tidak dikerjakan, umrahnya atau hajinya tak sah. Nak mudah faham, rukun mesti kena buat, tak buat tak sah. Tu nak faham kan? Takut pergi kursus intensif ditanya. Sebab soalan tu pemula tu, ya kan? Di intensif ditanya pula. Apa beza wajib dengan rukun? Faham kita mudah. Kok mana dia pusing pun kena buat, tak buat tak sah, itu rukun. Wajib kena buat, tapi kalau tak buat sah, tapi kena dam. Itu wajib nama dia. Kan? Yang wajib ni kena buat juga, tapi kalau tak buat pun tak apa, kena bayar dam saja. Sah mana umrahnya. Okey, itu ringkasnya. Itu ringkasan umrah yang kita akan bincang untuk nak laksanakannya. Okey, nak balik terlalu awal. Betul tak? Gulai baru nak taruh daging, ya kan? Kita tambah sikit lagi, biar masak gulai dulu kita balik. Perkara-perkara sunat sebelum berihram yang saya sebut pagi tadi, perkara sunat sebelum musafir. Yang kita buat di Malaysia ni perkara sunat sebelum musafir, sebelum gerak pergi Madinah. Sampai di Madinah kita nak naik ihram, apa benda sunat yang kita buat sebelum naik ihram? Sunat, tak buat pun sah, tapi buat lagi baik. Okey? Okey. Pertama, mengerak kuku atau memotong kuku. Sebab selepas niat ihram tak boleh potong kuku. Maka sunat potong kuku itu dibuat sebelum niat ihram. Okey. Kuku sebelum niat ihram. Kuku ni lama seminggu. Kalau orang pergi umrah boleh potong kat Malaysia lagi. Kan? Tapi kalau pergi haji, seminggu duduk di 8 hari duduk di Madinah, panjang balik. Sebab tu kita potong di Madinah. Bawa ketip kuku. Kalau tak nak beli sana pun boleh. Nak bawa pula, jangan masuk hand luggage, mana masuk beg besar, pasal benda tajam. Ini peraturan penerbangan, ya kan? Yang lucu saya nak suka kadang-kadang, sampai di Kelana Jaya dibagi hadiah, termasuk obat gigi besar, dia punya tube tu. Sampai nak periksa body, obat gigi tak boleh bawa, tinggal datang balik. Saya dah pungut buat balik. Daripada musim haji itu sampai sekarang tak habis-habis lagi. Saya punya ubat gigi free. Kartun namanya kan? Bagi nak masuk hand luggage lagi nak masuk dalam dah. Kalau kita lagi ada dekat luar, pergi ambil, masuk balik dalam tu. Kalau tidak apa, bagi anak buat balik rumah. Dia bagi kat sana ada ubat-ubatan, dia bagi kan apa ni, krim-krim ada yang dia bagi. Tak apalah, dia bagi ambil lah. Masuk dalam beg besar, termasuk ketip kuku, bertong-tong ketip kuku tu. Okey. Yang kedua, menanggalkan bulu ketiak. Cukur atau trim bulu ketiak, jangan panjang. Kalau ikut sunnah Nabi, bulu-bulu 40 hari. Apalagi laki-laki sampai ke Mekah nak pakai ihram, betul tak? Baju tak pakai, bismillah Allahu Akbar, berserengih keluar bulu ketiak, bernitik-nitik perlu, lagi semua manusia. Bahaya tu. Sebab lepas pada niat ihram tak boleh cukur, cabut tak boleh, kena dam. Oh, laki-laki tak pakai baju kan, ngantuk kat masjid dia peraba, permuk dah, kena dam, tak pasal-pasal kan. Okey, cukur tu sunat. Menanggalkan bulu hari-hari pun sunat. Oh, dah ada. Menanggalkan bulu hari-hari sama juga. Dah 3 bulan tak cukur, pergi umrah, pergi haji, tengah tabah garu, subhanallah walhamdulillah, cekak dulu, berapa dam nak kena bayar. Ni boleh buat kat Malaysia lagi, pasal Nabi kata bulu-bulu ni biasa 40 hari. Mencukur mengandam misai. Misai, cukur atau andam, trim. Nabi kata dalam hadis, biarkan janggut, potong misai. Nabi sendiri tak simpan misai, para sahabat tak simpan misai. Simpan misai tak ada janggut itu Yahudi, kata Nabi. Saya dulu tak kisah sangat, bila saya baca buku tentang janggut misai, barulah saya faham, dan baru saya misai tak ada janggut, tak ada dulu.
Licin selicin-licin. 2 kali sehari cukup. Pagi cukup, petang cukup, pagi cukup, petang cukup. Sampai di Madinah, mula-mula saya masuk pergi Madinah buat umrah mula-mula. Dia baca doa, dia bawa salam, baca doa. Arab tanya saya, nak ziarah Nabi ke? Awak daripada mana? Malaysia. Oh, bagus Malaysia ni. Dia datang pegang janggut saya, dagu saya, licin dia. Aina lihyaka ya akhi min sunnati Rasulillah. Mana janggut ni, sunnah Nabi. Kamu nak ziarah Nabi, sunnah Nabi tak ikut. Allah, malunya saya. Barulah terfikir nak simpan. Jadi simpan tu tak pernah cukup lah. Tak cukup habis lah, potong je lah. Kalau dah panjang makan mi masuk dekat dalam muduk dengan janggut-janggut kan. Payah juga kan. Mencukur, memendekkan rambut. Kalau rambut susah nak urus, pendekkan rambut tak apa. Nak cukur takut susah sangat kan. Boleh semua. Cuma jaga jangan sampai menyerupai laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Itu tak boleh. Laknat Allah kepada orang yang menyerupai, sama ada laki perempuan ataupun laki-laki. Itu dilaknat oleh Allah. Sebab tu kita beringat-ingat, ya kan? Tak usahlah ikut fashion sangat, kan? Kadang orang lelaki suka pakai toncang, ya kan? Ikat rambut pergi ke masjid pula tu. Wallahu alam. Dia zaman dia ni, dulu zaman rambut gondrong. Saya di Indonesia tahun 70-an, rambut laki-laki semua sampai sini. Pakai lantai emas, laki-laki jalan berdedung, ya kan? Ram rambut dia kan. Itu zaman itu. Seluar apa ni, kaki dua kaki punya lebar kaki seluar tu. Habis bersih jalan tu. Dia kena mandi sunat ihram. Dah buat tu semua, mandi sunat ihram. Dalam kita di mana kita mandi? Di hotel kita di Mekah. Mandi sunat ihram hukumnya sunat. Sama dengan mandi sunat musafir. Niat saja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Ratakan air ke seluruh anggota badan. Dapat pahala. Nawaitu usul sunnatul ihram lillahi ta'ala. Kalau bahasa Arabnya, sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Tak payahlah nawaitu tu basah buku-buku, tak pasal-pasal. Niat Melayu je, senang. Okey. Meratakan air ke seluruh anggota badan seperti mandi wajib dilakukan di mana saja sebelum niat ihram. Di mana saja. Mazhab lain ada yang kena mandi di miqat. Memang afdal mandi di miqat kalau nak kira afdal, tapi kemudahan di miqat tidak secukup yang ada. Kalau musim haji nak mandi Bir Ali itu memang banyak bilik air tapi tak cukup. Perempuan lagi susah. Jadi mazhab kita boleh kita mandi di hotel. Siap dah pakai ihram dia pergi. Okey. Saya pernah pergi umrah ikut Jordan bulan puasa. Sampai Jordan, saya transit di Jordan 4 jam. Jadi kita tukar pakaian sana lah. Tak mandi sunat ihram. Kan? Tak apalah mana nama sunat. Oh, India tu pergi mandi dalam tandas, dia mandi air melimpah sampai keluar. Cleaner tu merepek wabung duduk kemah. Jadi menyusahkan orang lain nak buat benda sunat. Jangan sampai buat benda sunat orang lain susah. Ya kan? Macam kita semayang, orang ramai nak duduk tahiyat akhir juga. Dah badan kita besar berdebung atas orang. Kawan di sini at-tahiyyatul mubarak. Sakit. Sunat ni jangan sampai sakit orang. Saya kalau orang ramai duduk macam saya awal je. Di Mekah besok kena duduk macam saya awal, orang ramai. Oh, dia menyenggeng sungguh macam mak rempit kan. Ada kunci pula dalam poket. Tindih atas perut kawan tu, atas peti kawan tu mak sini kan. Kawan ni pun at-tahiyyatul mubarak. Itu dia panggil aulawiyat, ya kan? Sampai menyakitkan orang jangan. Ibadah ni kena baik, apalagi solat berjamaah ni duduk ramai-ramai, kena smooth, kena baik. Sebab tu disuruhkan bau-bauan. Mulut kena bersih. Semalam nasib saya tak baik. Pergi ke masjid tu aircon tak kuat, berpeluh-peluh dengan baca Quran. Nak masuk ke depan tak boleh. Sekat dah orang buka azan boleh masuk. Allah bersemayang, kawan sebelah makan jering pula. Ya Allah ya Rabbi, waladah, dia pun nak mati kita kat sini. Dijaga segala adab-adab mandi. Mandi kena jaga. Pertama, walaupun benda ni khilaf, tapi ada hadis Nabi kata jangan telanjang. Malu kamu kepada Allah. Ada sahabat saya, aku seorang-seorang, kamu patut malu kepada Allah Ta'ala. Kan? Jadi berapa ramai jemaah haji Madinah telanjang? Ramai.
Mana Ustaz tahu ngendap ke? Tak. Saya pergi haji duduk sebilik 15 orang. Saya bawa kain basahan. Okey? Bawa kain basahan. Jadi saya beritahulah kawan-kawan sebilik ini, dalam tandas tu ada kain basahan, ada sabun apa, kau nak pakai, pakailah. Saya punya. Tiap kali saya masuk, kering je kain. Mana tak ada siapa pakai kan? Lanjang lah tu kan? Ya, kadang-kadang itu cara kita nak semak kan. Macam kita ada anak, saya ada anak dulu kat rumah, kejut kakak dia, nanti kejutkan adik sembahyang subuh, saya dengan rumah nak pergi kuliah subuh, pergi kuliah subuh, balik dah semua, kita tengok dulu kain telekong tadi kat mana. Takkan tak bergalih sikit pun, atau masuk bilik air tengok basah ke tidak. Dah sembahyang subuh tapi bilik air kering, taklah tu. Tu cara, tapi jangan buat depan dia, dan jangan buat hari-hari. Dia tahu nanti dia siram air, dia tidur. Ya kan? Okey. Yang ketujuh, solat sunat ihram. Okay. Sunatnya solat sunat ihram sebelum niat ihram. Jika bukan waktu haram, dilakukan bukan waktu haram, niatnya sahaja ke solat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Taala. Okey. Rakaat pertama kebiasaannya lepas Fatihah baca Qul ya al-kafirun. Kalau ingat, tak ingat apa-apa je lah. Kalau tak ingat langsung Fatihah sajalah. Ya, rakaat kedua lepas Fatihah baca Qul huwallah. Okey, sekali-sekali cukup. Lepas tu selepas solat berdoa pada Allah Taala supaya diterima ibadah kita dan dia mempermudahkan segala pekerjaan dalam melaksanakannya. Ya Allah Tuhan, sebentar lagi aku akan berihram umrah ya Allah. Aku mohon padamu terima ibadahku ya Allah, dan mudahkanlah semua urusan aku ya Allah. Aku datang jauh ya Allah, mengharapkan belas kasihanmu ya Allah. Aku tak biasa ni ya Allah, aku jahil ya Allah, engkau ilmukanlah aku, engkau ajarlah aku ya Allah. Nangis kita, ya kan? Apalagi kerja haji sikit nak menangis, betul. Jadi hati kita jadi lembut je, kan? Bercakap dengan Allah Taala pun merayu. Ya Allah, ampun aku ya Allah. Dia tak ada, ya Allah ya Tuhan, di pagi yang cerah gilah ini ya Allah, matahari bersinar-sinar. Oh, itu namanya doa seremoni. Doa makan upah tu nama dia. Doa pengantin, doa peresmian, itu doa ambil upah. Bahasa kena tersusun, akan ada puisi sikit. Okey. Dilakukan semua itu sebelum niat ihram. Yang ke-8, sunat memakai wangi-wangian di badan. Lepas mandi sebelum pakai ihram, pakai wangi dulu. Sunat selepas niat ihram tak boleh. Kan sunat pakai wangi. Habis pakai wangi lekat di baju macam mana? Lekat di ihram. Ada khilaf berlaku. Ada 2 pendapat kaulah ni. Satu pendapat mengatakan terkena baju tak apa. Okey? Pakailah tak apa. Ada pendapat kedua mengatakan kena baju tak apa, tapi kalau buka nak pakai balik kena basuh. Ada kan? Katalah kita pakai minyak wangi tadi, pakai ihram, lekatlah kain kan. Kita nak apa, nak semayang ke nak apa semua, buka kain ihram tadi, ambil semayang, nak pakai balik tadi kena basuh dulu. Saya lebih cenderung pada pendapat yang pertama. Pasal Nabi daripada beralih nak sampai ke Mekah 9 hari 9 malam. Nabi tak bawa pakai ihram banyak. Tiap kali berhenti nak kena basuh dah. Sedangkan Nabi pakai minyak wangi, pakai wangi-wangian sebelum niat ihram. Maka pendapat pertama lagi mendekati perbuatan Nabi. Saya pakai. Allahu a'lam bissawab. Ada orang tanya saya, Ustaz boleh tak kalau pakai deodoran? Pasal ketiak dia terlalu busuk agaknya. Pakailah sebelum niat. Lepas niat jangan. Kan dah baru wangi lah kan. Kalau dah terpaksa sangat, tak apa, pakailah. Sebab itu dah bukan tahap mewangikan, tahap pada perubatan dan sebagainya. Macam kita sakit apa semua. Nanti bab larang ihram besok saya cerita. Okey. Pakai wangian sunat, pakai wangi-wangian. Memakai minyak di kepala, di janggut, laki-laki pakai, perempuan bersama pakai minyak boleh sebelum niat. Pakai. Pakai sikat elok-elok, ikat betul-betul. Ala umrah berapa jam? Umrah pertama paling kuat 10 ke 12 jam. Itu pasal lama atas pas. Umrah berikut yang sunat-sunat tu 2-3 jam je.
Betul. Haji, orang buat haji tamattu' 2 hari setengah ada ihram. Tak lama mana. Ikat betul-betul. Jangan usik. Ya kan, dah gunting besok baru tarik rambut tu. Zam. Nak gugus cekak pun tak apa dah. Kan? Tapi biasalah syaitan. Ketika itulah dia gatal. Oh, katanya kan. Tepuk je lah. Kan? Okey. Okey, itu amalan sunat sebelum berihram. Bau habis yang amal sebelum ihram. Dah sunat sebelum ihram dah habis, saya rasa sunat kita pulang. Kan? InsyaAllah kita sambung minggu depan pula. Okey? Sambung minggu depan. Kalau tak habis mengaji besok, kena pergi rumah saya. Okey, insyaAllah sempat kita kejar. Okey, sebelum balik ada soalan tak? Lupa nak tanya. Saya tak ingat saya dapat soalan tentang semaya jamak dan kasar. WhatsApp datang kat saya. Saya tak ingat masjid ini ke masjid satu lagi. Sini ada tak nak tanya tentang solat jamak kasar? Yang masih kelabu ada tak? Semua dah clear? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sabun apa? Berbau wangi. Sabun mandi. Berbau wangi atau sabun basuh bau wangi. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Apa qasad kita pakai sabun tadi? Nak bersihkan badan atau nak bersihkan kain, maka dia bukan wangi. Sebab tu saya tanya, benar saya ulang balik nanti dalam larangan ihram. Ada tidak orang pergi makan kenduri lomo sabun wangi, sabun mandi? Berbuih dia pergi. Pasal nak suruh bau wangi. Tak ada kan? Sebab itu bukan alat pewangi. Okey? Jadi nak pisah tu. Pertama qasad tu tahu. Kenapa pakai? Itu niat tu, nawai tu qasad dia mari, kan? Kita pakai minyak di kaki apa semua, muka ni kena protect, kan, pasal cuaca ekstrim dan sebagainya. Kenapa kita pakai? Kerana kesihatan. Habis. Tak apalah. Minyak kapak pakai dulu, orang minyak kapak dulu tak bagi. Tok Lebah dulu minyak kapak tak boleh. Ya, cak kapak, cak lembing pun tak boleh. Ni kan. Memang tak boleh lah. Itu dah kira macam lawan tokir dah tu. Tak boleh, tak apa, aku nak buat. Tak boleh lah. So pelan. Kalau nak wangi, kalau nak lembut, tak apa. Jadi pergi ke Mekah, di mana pun dunia sekarang semua pakai soplan. Hantar dobi soplan mesti. Kau tidak kerah lah kain tu. Kan? Okey. Balik kampung, balik tinggal ni, dia duduk kat situ termasuk hari pergi dan balik tu 5 hari. Okey. Boleh kita jamak dan kasar. Okey, ringkasan soalannya berapa hari kita boleh jamak dan kasar kalau kita musafir? Okey. Ada 4 pendapat. Satu pendapat dikatakan boleh kasar hanya dalam perjalanan sahaja. Tafsir kepada indah safar dengan makna perjalanan, sampai di tempat dah tak boleh. Okey, ini dianut pendapat ini sebahagian dalam mazhab Syafi'i di Saudi. Pendapat kedua, boleh jamak kasar keluar daripada mukim kita sampai di tempat 3 hari. Pendapat ketiga, 3 hari tak termasuk hari pergi hari balik. Hari pergi hari balik mana campur je 5 hari. Itu pun nak kira hari pergi hari balik tu ada teknik dia. Kalau kita pergi siang hari sampai siang hari di tempat tu, hari kira maghrib. Maghrib kan ada kira 1. Nak mula lah. Maghrib esok 1 hari. Maghrib lusa. Kalau kita sampai malam, subuh esok start hari dia. Okey, ada start maghrib, ada start subuh. Okey, tak apa lah tu. Itu maknanya campur pergi balik 5 hari. Kalau kasar nak pergi ke sana hanya 3 hari, mana kita boleh kasar, boleh jamak kasar sepanjang-panjang. Okey. Lebih pada 3 hari kalau kasar tak boleh, hanya perjalanan saja. Contoh, kita nak pergi Madinah, pergi Mekah ni duduk 8 hari. Dah tentu dah kita jadual kita duduk di Madinah 8 hari. Maka sampai saja di Madinah putus musafir kita. Okey?
Okey. Okey. Tak pasti. Okey. Ada lagi pendapat yang keempat yang tidak dipakai oleh mazhab Syafi'i. Ada pendapat keempat, selama pergi selagi tak balik, selama tu boleh jamak kasar. Itu lagi lah mudah kan. Baik. Tentang pergi tak pasti. Saya nak pergi buat audit di Melaka, kerja audit. Mengikut program saya 2 hari siap di Melaka, baru nak sambung pergi ke Johor. Sampai di Melaka, buat audit 2 hari, ada perkara baru itu jumpa, tak boleh selesai hari itu, sambung besok, dijangka besok siap, boleh jamak kasar lagi. Dijangka besok siap, tak siap lagi, sampai 18 hari. Pasal tak jangka bila siap tu, boleh tambah sampai 18 hari. Okey. Berbeza dengan bergerak. Saya pergi Melaka, siap 2 hari, pergi ke Johor 2 hari lagi, dia start 1 balik, bukan sambung 3-4. Kan? Daripada Johor buat kerja 2 hari, pergi pula ke Kuantan, buat 2 hari lagi. Katalah tak boleh lebih 3 hari lagi di Kuantan. Kalau kita bergerak. Okey? Okey, wallahu a'lam. Okey. Kita dah nak ikram kan? Ya. Tak boleh pakai yang kata minyak wangi. Iya. Siapa kata yang macam saya selalu sambil belakang. Saya sapu yang macam perubat. Okey. Ubat yang nak hilangkan sakit. Oh, yoko lah kata. Mudah cerita. Ataupun koyok. Okey. Baik. Kenapa sapu ubat tu? Apa niat kita? Sebab sakit dah jadi ubat. Dia tak jadi minyak wangi. Boleh lah. Boleh. Boleh, tak ada masalah apa. Kan? Sakit gigi, orang kata taruk cengkeh berbau, tak boleh. Oi, sampai bila nak hilang sakit? Apabila kasat kita ubat, maka dia ubat, tidak tertaluk pada wangi. Yang tak boleh wangi-wangian. Ya kan? Orang sakit ni nak pakai wangi, nak pakai wangi. Itu orang sakit nak gila. Ya kan? Okey, jelas. Tapi maaflah, saya suka bergurau. Ustaz ni kasar lah cakap. Tak kasar tu kan. Kalau kasar Okey, jelas tak tadi? Okey, jelas. Okey, clear? Boleh balik? Ada lagi? Tak ada. Kat luar ni sedih. Ustaz ni tak tengok dah gitu. Ada soalan tak? Apa dia? Ada 3 pesanan tentang kubur. Yang pertama tu saya 3 pesanan larangan Nabi tentang kubur. Yang pertama, Nabi larang mengecat kubur. Mengapur, dalam hadis mengapur. Mana cat lah tu, mengindahkan kubur. Yang kedua, buat binaan atas kubur. Yang ketiga, duduk atas kubur. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita cukup sampai di sini. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Kita sambung lagi cerita kita. Semoga Allah Ta'ala mempermudahkan semua urusan kita. Kita akhir dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa auladan salihah wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'a. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ahlikil kafarata mubtadi'ata wal musyrikin a'adaka wa a'da ad-din wa man nasarahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.